Okay dulu. Yang dulu isi sana. Okay. Tes 1, 2, 3. Okay. Boleh Afiq Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama kita pada pagi ni kan. Sepatutnya boleh buat sikit, tapi kita awalkan sikit sebab bagi untuk urusan semualah. Prof pun jadi nak pergi tempat-tempat lain. Kita ucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada Prof and Kak Malina sudi hadir ke Astaka Fikir, dan ahlan wa sahlan untuk Astaka Fikir. I think this is the second time Prof. The first time kita duduk belakang tapi tak sempat nak cerita Astaka Fikir, makan je. If you remember during PTV interview. So alhamdulillah, this time we managed to arrange for a discussion with you regarding the intellectual virtue of thinkers and the sejarah dan mengkaji masa depan pengajian Melayu. We will go through the discussion, open discussion. Yang mana sesi diskusi ni kita akan ada sesi macam dua hala. Prof pun biasa, dia dah biasa style dia, bukan open daripada awal sampai habis dia bercakap. Style dia is 15-1, right? 15-5, yeah. 15-5 punya formula. 15 minute discussion, dia akan open for discussion for 5 minutes. So tu rasa wise, yang better lah, yang mana semua boleh ada soalan ataupun ada feedback ataupun ada pushback. Ada beberapa soalan dan perbincangan pun kita lalukan. Jadi mungkin sedikit latar belakang lah bagi yang tak mengenali Prof, because this is will be uploaded online. Okay, so I will just read it. Profesor Khairuddin Al-Junaid is a professor Madya in Universiti Kebangsaan Singapura or NUS, National University of Singapore. Is a fellow kanan in pemegang kerusi Malaysia dalam bidang Asia di Asia Tenggara in Al-Walid Center for Muslim and Christian Understanding, Georgetown University. So right now Prof is a full-time lecturer lah in NUS and will be insyaAllah in Malaysia for the next 2 years insyaAllah. If sesiapa lepas ni nak jumpa Prof ni next 2 years nak discussion dan sebagainya, he will be in Malaysia insyaAllah. In Bangi. In Bangi to be exact, insyaAllah. So without further ado, I would like to give this stage to Prof insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, terima kasih kepada rakan-rakan semua kerana hadir pada pagi ini. Seperti yang dikatakan oleh Amirul tadi, saya inginkan diskusi ini menjadi diskusi lebih dua hala lah. Bukan saya je yang berceramah. Saya sebenarnya dah penat berceramah di Beijing, dah berceramah di semalam di KPT dan sebagainya. Tapi topik yang kita nak bincang pada hari ini adalah topik yang sebenarnya sebahagian daripada kerjaya, bukan saja kerjaya, tetapi juga tugas saya sebagai bukan saja ahli akademik, tetapi saya melihat diri saya juga sebagai seorang aktivis daripada perspektif ideas lah, bukan aktivis kemasyarakatan sahaja, tapi aktivis pemikiran. Dan apa yang akan saya kongsikan ialah tentang bagaimana kita di dunia Melayu sedang mengkaji masyarakat kita, termasuk juga masyarakat-masyarakat yang di luar daripada Nusantara ini. Saya akan menceritakan tentang pendekatan-pendekatan yang telah diambil oleh pemikir-pemikir kita sebelum kedatangan penjajahan Barat, kerana daripada mata pemikiran mereka kita dapat tahu bagaimana khazanah keilmuan di dunia Melayu ini sangat kaya, dan bagaimana pendekatan mereka sebenarnya boleh lagi kita gunakan di zaman kita. Yang penting ialah kita harus cuba mengambil daripada bibit-bibit pemikiran mereka untuk zaman kita. Jadi itu sebab apa yang saya akan kongsi kepada hari ini, tajuk ialah mengkaji dunia Melayu, sejarah dan masa depan, sebuah bidang yang sangat luas
Dan yang paling penting ialah pemikirnya. Argumentasi saya pada hari ini ialah kita harus merubah cara kita berfikir tentang dunia Melayu ni, tentang Islam di dunia Melayu, tentang Islam di seluruh dunia, supaya kita dapat membawa pemikiran kita ke alaf yang baru. Dan saya rasa beruntung kerana pada hari ini yang hadir adalah anak-anak muda, bukan pakcik, makcik, geng-geng otai yang dah dengar. Kadang-kadang saya pergi muktamar ABIM dan mana-mana kumpulan yang datang selalu kakak-kakak yang dah dengar saya 5 kali, 10 kali. Tapi dia cakap, saya tetap datang pasal syok saya dengar awak bercakap. Tapi kita tak nak macam itu. Kita nak yang muda-muda datang supaya mereka bukan saja terinspirasi, tetapi juga akan melahirkan karya-karya dan pemikiran-pemikiran yang dapat membawa kesan kepada masyarakat kita di masa depan. Okey. Jadi seperti saya katakan tadi, saya akan membawa semua yang hadir ini pertama sekali kepada sejarah pengajian dunia Melayu, bagaimana dunia Melayu ini dikaji oleh orang Melayu dan bukan orang Melayu pada zaman dahulu. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana sekarang di zaman pasca kolonial ini banyak masalah pendekatan, banyak masalah daripada segi bagaimana kita mengkaji orang-orang kita sendiri. Baik kalau awak buat masters ke PhD ke, saya banyak sebenarnya menilai thesis PhD di Malaysia ni, masih lagi ada banyak bibit-bibit pemikiran yang sangat-sangat problematik tanpa disedari oleh orang-orang Melayu kita, lebih-lebih orang-orang Islam kita. Banyak lagi pemikiran-pemikiran yang diambil oleh daripada Orientalisme yang kita tidak sedari. So itu masalah kita sebenarnya. Dan kemudian masa depan pengajian Melayu dan pengajian dunia Islam, kemudian kita akan ada diskusi. So 15 minit saya akan cakap, 5 minit kita akan buat perbincangan. Dan saya nak orang semua di sini, sesiapa saja yang ada, untuk menanyakan soalan-soalan yang susah. Dan saya ingin orang yang ada di sini, siapa-siapa hadirin hadirat yang ada, supaya tak setuju dengan saya. Pernah saya tanya soalan ni di ACAP dulu, saya buat program. Saya cakap, saya nak orang tak setuju dengan saya. Satu Muslimah ni dia diri, dia pergi ke mic, dia cakap, saya setuju dengan Prof. Dia selalu macam itu. Itu sebab bagusnya orang Melayu ni. Macam mana pun, dia tak setuju pun, dia cakap dia setuju. Kan? Akhirnya dia mengamuk. Kan? Jadi pertama sekali kita lihat juga dahulu tentang sejarah. Sejarah bagaimana orang Melayu ni telah dikaji oleh orang Melayu sendiri dan oleh orang bukan Melayu di zaman sebelum kedatangan penjajahan. Jadi dalam buku saya, dan saya tulis buku ni ketika saya di Georgetown di Washington DC, di mana seperti saya katakan semalam, ia adalah satu hadiah yang saya nak berikan kepada orang Malaysia. Saya ni betul-betul sayang orang Melayu, sehingga kan saya rasa bila saya di Georgetown, apakah hadiah yang boleh saya berikan kepada orang Malaysia? Dan hadiah yang saya berikan ialah sejarah Islam di Malaysia, termasuk di dunia Melayu secara amnya, selama 1000 tahun. Jadi kalau belum beli buku ni, jadi sunnah muakkadah untuk awak beli buku ni. Mengikut mazhab, tak tahulah Yang cakap mazhab Syafi'i ni jadi satu benda yang kontroversial ni kan, dia keluar sosial media. Jadi kalau kita lihat di zaman dahulu, kalau kita lihat sejarah intelektual orang-orang Melayu, dahulunya kita ada apa yang dipanggil sebagai zaman penulisan hikayat dan karya keagamaan klasik. Jadi kalau kita terima teori, dan saya mengambil teori itu berlarutan daripada Nakib Alatas, bahawa Islam telah pun datang di dunia Melayu seawal kurun ke-8, bermakna apabila Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke China, saya boleh berizinkan ni, pergi ke China untuk menyebar Islam, orang Cina dah masuk Islam, orang Cina yang Islam dah pun datang di sini di kurun ke-8. Ya, kalau ada cendekiawan yang bernama French, yang bernama Denis Lombard, dia menunjukkan bahawa orang Cina Islam telah pun ada kampung-kampung mereka di Demak contohnya. Jadi Islam dah datang ke dunia Melayu ni begitu lama. Dan daripada abad ke-10 ke abad ke-19 telah pun ada karya-karya, walaupun tidak ditulis, tapi telah diajar kepada orang-orang Melayu pada kurun ke-10 ke kurun ke-19. Ini sebenarnya kehebatan Melayu. Kehebatan Melayu bukan dia ada keturunan Kuntura. Tahu kan keturunan Kuntura? Siapa kat sini keturunan Kuntura?
Tak ada. Ada Kedah. Ada, dia lah. Okay. Kehebatan Melayu ialah dia telah pun menerima Islam seawal zaman tabi'in, atau tak tabi'in pun tabi'in, kalau tak tabi'in pun zaman yang selepasnya. Zaman di mana pemikir-pemikir yang unggul seperti Imam Ghazali hidup. Dan ini teori saya. Theories are theories. Theories are postulations of a reality that may be true, but even if it's not true, it is actually based on empirical facts. And the empirical facts have it that mengikut arkeologi saja telah pun ada tombstone atau batu nisan yang menunjukkan bahawa seorang perempuan Islam telah meninggal di tempat seperti Sumatera dan sebagainya. Dan ketika pada zaman itu, pemikiran Melayu ini, Melayu Islam dan Melayu bukan Islam yang Hindu, dia mempunyai beberapa corak. Sampai sekarang masih ada benda ni. Pertama, dia mentabliskan, tahu apa makna tabliskan? Dia mencampur adukkan mitos dan fakta. Sampai sekarang, tu saya cakap pasal Kontora tu, kan? Orang Melayu masih suka dengan dongeng-dongengan. Lebih banyak dongeng, lebih dia akan percaya. Kalau kita kasih dia fakta, dia tak mau dengar. Tapi kalau kita kasih dongeng, dia happy mendengar. Jadi kalau kita baca hikayat-hikayat, kita dengar cerita tentang raja masuk ke dalam laut dan hidup selama 3 ke 6 bulan. Boleh tak? Masuk dalam laut tinggal 3 ke 6 bulan? Tak boleh lah, mustahil. Kan? Dan raja yang dilahirkan daripada telur emas. Dan raja yang bermimpi. Ini semua dalam Sulalu Salatin dan sebagainya. Bahawa dia dapat Islam menerusi Rasulullah SAW di dalam mimpi, dan Rasulullah masukkan sesuatu dalam mulut dia. Dia boleh baca Quran, dan bila dia bangun daripada mimpi, dia telah pun disunat. Boleh tak buat macam itu? Tak boleh. Siapa yang dah pernah pergi doktor tahu rasa dia. Betul kan? Jadi, cerita-cerita yang sedemikian, mitos dan fakta adalah sebahagian daripada pemikiran Melayu di zaman-zaman itu. Ya. Dan kalau kita lihat karya-karya yang lain, banyak karya-karya yang ditulis seperti Syekh Nuruddin Ariniri, Syekh Yusuf Al-Maqasari, Syekh Palimbani, banyak-banyak lagi pemikir Melayu, Minangkabawi. Kalau kita lihat nama-nama mereka, Kalantani, Fatani dan sebagainya, menunjukkan bahawa pemikiran Islam di dunia Melayu ini sangat-sangat mendalam sebelum kedatangan penjajah. Dan dua perkara yang banyak ditekankan oleh pemikir-pemikir Melayu pada waktu itu. Pertama ialah etika. Kerana satu daripada kehebatan orang Melayu ialah sebelum kedatangan Islam, dia dah ada konsep budi. Orang berbudi, kita merasa. Orang memberi, kita merasa. Jadi orang Melayu ni, satu daripada benda yang sangat-sangat hebat orang Melayu ni ialah dia berbudi tinggi. Maka mudah dia nak menerima Islam. Maka benda yang dia tulis itu selalunya berlarutan dengan hadis Rasulullah SAW. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diturunkan untuk memperindahkan akhlak. Jadi banyak buku-buku yang ditulis selalunya adalah terjemahan atau tafsiran buku-buku tasawuf Imam Ghazali. Dan di buku saya yang baru, nanti saya akan ceritakan Contemplating Sufism, saya ceritakan tentang perkara ini. Dan kita lihat pada zaman itu, apa yang ditekankan oleh orang Melayu pada waktu itu ialah dua perkara selain daripada etika dan agama, mitos dan fakta, ialah keseimbangan dan keterbukaan. Orang Melayu banyak mementingkan perkara itu kena seimbang. Ini dapat kita lihat daripada makanan Melayu. Makanan Melayu semuanya kena seimbang. Awak makan kek lapis tak? Siapa tak makan kek lapis kat sini? Kek lapis tu, kek lapis tak? Ni saya cakap pasal kuih. Senang orang nak faham kalau cakap pasal kuih. Kek lapis ni dia Berlapis. Berlapis-lapis. Arwah mak mertua saya selalu buat kek lapis dulu. Dia kena buat satu-satu. Betul tak? Betul. Satu-satu, tapi dia punya, bila lapis tu dilapis-lapiskan, rasa dia tu tak boleh terlalu manis dan tak boleh terlalu masam dan tak boleh terlalu apa-apa pun. Dia kena ada seimbangan. Sebab makanan Melayu adalah makanan yang seimbang
dia ada, kalau kita tengok dia ada apa dia panggil yang sayur-sayur tu, ada the word for it, Ulam. dia ada ulam. Sekarang orang tak makan ulam pun, kan? Dia kena ada sayur-sayuran, dia kena ada protein, dia kena ada karbohidrat. Sebelum datang nutritionist and all these things, orang Melayu dah tahu konsep keseimbangan. Dan orang Melayu zaman dahulu tak tidur lambat. Ini ajaran ulama-ulama Melayu pada zaman dahulu. Tidur, sleep, now they call it sleep science, dah ada pun dalam buku-buku tip Melayu. So kalau awak ada masa, siapa yang tak tahu nak buat PhD topik apa, buatlah tentang buku perubatan Melayu, buku-buku teks-teks perubatan Melayu. Akademi Jawi sekarang mereka banyak terjemahkan buku-buku ni, dan saya suka sekali tengok buku-buku mereka. Jadi keseimbangan adalah pertama, hidup seimbang. Jangan selalu melebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Tapi sekarang orang Melayu menjadi terlebih. Kalau dia makan mesti ekstra. Betul tak? Pagi nasi lemak, petang nasi lemak, malam nasi kandar. Tak stop. Tapi yang kedua yang paling penting ialah keterbukaan. Dan ini membuat orang Melayu ini sangat-sangat unik. Dia boleh menerima mana-mana budaya, bahasa dan juga cara hidup, dan dia serap dan dia keluarkan satu dinamis yang baru. Itu sebab bahasa Melayu, saya suka mencari ilmu. That sentence in itself, saya daripada Sanskrit, suka Melayu lama, mencari mungkin juga daripada Melayu lama, tapi saya rasa pun juga daripada Sanskrit. Ilmu daripada mana? Daripada bahasa Arab. Dalam perkataan-perkataan Melayu, kita akan dapati pelbagaian ketamadunan, menunjukkan keterbukaan orang-orang Melayu. Dan juga di dalam pakaian Melayu, orang selalu cakap baju Melayu, bukan yang baju Teluk Belanga, yang baju Melayu yang selalu orang buat kahwin kan. Cakap apa? Cekak musang. Dia panggil cekak musang. Musang tak pakai cekak tu pun. Kan? Sebenarnya the correct word for it is Mandarin collar. Jadi siapa yang sebenarnya pakai baju tu dulu? Cina. Orang Cina. Bererti baju tu dibawa daripada Cina. Orang Islam Cina bawa baju tu dan dimelayukan. Dan kita tak ada masalah ni. Kenapa tak ada masalah ni hari ni? Kerana orang Melayu tiada konsep bangsa. Ini saya dah ceritakan dalam podcast. They don't have a concept of race. Dia cuma ada konsep orang. Tahu apa orang kan? Bagaimana nak translate orang dalam bahasa Inggeris? Man. Orang Kelantan. Orang Terengganu. Orang Bangi. Orang. Dia tak ada konsep Melayu berbeza dengan Cina. Tak ada. Tapi dia tahu perkataan Malayu. Perkataan Malayu tu, dia adalah satu perkataan yang menunjukkan bahasa Melayu. Siapa saja yang boleh cakap Malayu, dia tu sebahagian dunia Melayu. Sehingga kan saya, bapa Arab, mak India, kerana saya cakap bahasa Melayu, suka makan makanan Melayu, pakai baju Melayu, kahwin orang Melayu, merasa diri saya orang Melayu, walaupun hidung tak macam orang Melayu, diterima oleh orang Melayu. Kenapa orang Melayu boleh terima, tetapi kalau awak cakap bahasa Arab setiap hari, makan nasi mandi tiap hari, pakai jubah tiap hari, tapi awak cakap awak orang Arab, orang Arab boleh terima tak? Sama juga dengan orang Cina. Why is there this difference? Kerana pemikiran Melayu yang sangat-sangat kehadapan, di mana dunia baru nak cakap tentang pluralism, cosmopolitanism, openness, global citizenship. Orang Melayu dah ada konsep tu. Jadi bila kita baca hikayat, kalau kita buang mitos dia, satu perkara yang kita dapat daripada hikayat-hikayat ini ialah bagaimana orang Melayu bersikap global dan terbuka. Itu sebab dia cakap raja-raja Melayu dia sebenarnya berketurunan Iskandar Zulkarnain, which is Alexander the Great. Alexander the Great datangnya dari mana? Macedonia. Bila kita boleh sampai Macedonia pada waktu tu? Tapi tak mustahil. Yang pernah ada orang Melayu, kerana dia suka menjajah. Orang Melayu ni, satu daripada konsep orang Melayu yang kuat ialah konsep merantau. Mungkin dia dah sampai ke Macedonia, dapat mungkin anak seorang dua ke, tak tahu, tak ada dokumentasi. It is not a totally false claim, but it is certainly
quite ridiculous. Whatever it is, hikayat itu menunjukkan bahawa orang Melayu dah tahu peta dunia. Dia dah tahu tamadun-tamadun yang hebat dan dia masukkan ke dalam cerita-cerita dia. Itu sebab Nuruddin Ar-Reniri yang datang daripada Renir di India boleh menulis bahasa Melayu. Tak kita terfikir. Ni orang India datang sini, dia tulis kitab dalam bahasa Melayu, menunjukkan bahasa Melayu pada zaman dia ketika di Aceh pada waktu itu adalah bahasa apa? Melayu. Bahasa apa? Melayu. Bahasa international. Bahasa international. Masa orang dah datang sini, dia tak boleh tulis bahasa Arab dia atau bahasa Urdu dia saja. Memang ada kitab-kitab Arab. Dan Nuruddin Ar-Reniri pun tulis kitab-kitab Arab. Tetapi dia juga tulis kitab Melayu. That means he as a foreigner has to come here to learn Malay in order to be accepted by the Malays. That's how powerful the Malays were in the past. Dan kita tak nampak benda ni. Kita nampak hanya dongengan saja. Jadi karya-karya seperti syair-syair. Kenapa dipanggil syair? Dan dia berlarutan daripada bahasa Farsi. Syair-syair Raja Ali Haji, Bustanus Salatin, Nuruddin Ar-Reniri, hikayat Raja-Raja Pasai. Kita harus membaca teks-teks ini kembali. Membaca mereka dengan cara yang boleh menunjukkan pemikiran Melayu yang sangat-sangat sophisticated and advanced and global. Bila saya cakap tentang ni perkara ni di Beijing juga, orang Melayu terperanjat. Tak pernah saya baca hikayat macam gitu. Kerana awak baca hikayat daripada perspektif internal, bukan perspektif eksternal. Ini saya cakap semalam di KPT. Kita masalahnya orang Melayu ialah kita mengalami isu apa yang dipanggil sebagai native blindness. Apa itu native blindness? Siapa boleh tolong jawabkan? Native blindness tu apa? Kebutaan. Kalau kita nak terjemahkan, Kebutaan. Kebutaan orang-orang yang asal daripada tempatnya. Dia duduk dekat sini, dia tak nampak yang tempat yang dia duduk tu sangat-sangat cantik dan hebat. Bila saya pergi Kelantan, saya tanya orang Kelantan, apa awak nampak di Kelantan? Kelantan dia cakap. Dia tak nampak. Kenapa dia tak nampak? Hujan emas lah. Hujan emas apa? di negeri orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi lebih baik di negeri sendiri. Itu pepatah dia sebenarnya. Sebab tak mau keluar. Kenapa dia tak nampak? Kerana apa? Come, tell me. Dia telah berada di tempat Kagum dengan Kerana dia kagum. Dia tengok orang Arab, dia cakap handsome, betul tak? Betul ke orang Arab handsome? Jambang lah. Bisa. Dia tengok orang luar, dia cakap orang luar cantik. Dia tengok orang Melayu, dia tengok orang Turki, dia cakap orang Turki handsome, orang Turki lawa, orang Arab cantik, orang Hindustan cantik. Dia tengok orang dia cakap apa? Biasa je saya. Tengoklah hidung saya ni macam mana. Tengoklah muka saya. Tengoklah warna saya. Kerana dia tak nampak keindahan yang ada, kerana dia tidak menyoalkan. Itu masalah dia. The issue is fas'al. Kalau tanya, akan dapat jawapan. Tetapi dia tak bertanya. Dia tak bertanya apa sebenarnya dia ada. Maka dia tak bersyukur. Apa yang dia ada, maka dia tidak dapat melihat dengan cara yang lebih kritikal dan mendalam. Tetapi di dalam bertanya itu, dia takut untuk mengkritik. Ini masalah. Bukan masalah, jangan cakap masalah. Banyak masalah. Orang Melayu jangan cakap masalah. Apa? Ini adalah cabaran orang Melayu. Dia tak mau mengkritik siapa? Diri sendiri. Diri dia sendiri. Kenapa dia tak mau mengkritik diri sendiri? Takut kira lemah. Dia kira Apa? lemah. Apa yang tinggal? Kan? Kalau semua kita kritik, apa yang tinggal? Dia rasakan macam dia tak ada apa-apa. Sebenarnya dia banyak perkara-perkara yang ada. Maka di dalam buku saya, Muslim Cosmopolitanism, saya katakan kita harus melihat dunia Melayu melalui lensa yang lebih cosmopolitan. Bahawa orang Melayu ini sangat-sangat terbuka. Itu sebab sesiapa sahaja boleh menjadi Melayu, namun tidak sebaliknya. This is a concept of ethnicity yang kita tak boleh dapat di mana-mana bangsa di dunia kecuali bangsa Catalan.
di Spanyol. Mereka ada konsep the open ethnicity. Lain daripada itu tak ada lagi bangsa macam ini. Menunjukkan orang Melayu dari segi pemikirannya, dia mudah untuk menerima. Tapi dengan kedatangan orientalisme atau dunia barat, orang Melayu, cara pemikiran dia menjadi rosak dan tumpul. Ini masalah dia. Jadi daripada walaupun kolonialisme dan orientalisme ini hanya 300 tahun, dampaknya atau kesannya ialah kita mengalami konsep dualisme. Dipecahkan etika daripada keagamaan. Dipecahkan keseimbangan dengan kehidupan. Ini masalah penjajah. Penjajah seperti Malik bin Nabi katakan, ni Syekh Malik bin Nabi kita sekarang baru habis master's thesis, dia panggil the concept of colonial I always find it very difficult because it's a French word. Colonizability. Maknanya bukan saja dia dijajah, dia menjajah diri dia sendiri, sehingga kan dia mudah dijajah orang lain. Ini konsep orang Melayu. Wala takunu kallazi nasullaha anfusakum nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasikum. Bila dia dah lupa Allah, dia lupa diri dia sendiri, dia jadi orang yang fasik. Ni ada graduan Azhar daripada mana? Belajar? Azhar juga. Azhar juga. Apa makna fasik? Orang yang melakukan kerosakan. Tapi lagi satu, fasaqah berarti yang tersimpang jalan. Dia terkeluar. Dia tak rosak secara hakiki, tapi dia tersimpang. Dia terkeluar. Kerana apa? Kerana mindanya dipecah-pecahkan dan dia menjadi resis, orang Melayu yang dia tak pernah resis, akhirnya dia terima racism orang-orang barat, konsep resis yang tertutup, dan dia menjadi secular, berarti dia lihat bahawa kalau benda yang dibuat di luar tak perlu dia tunjuk keagamaannya, tapi apa yang di rumah dia akan tunjuk balik keagamaannya, dan dia melihat Eropah sebagai segala-galanya. Jadi dia nak fikir pasal teori pun, dia kena pakai teori Eropah. Dia nak buat metodologi pun, dia kena ada metodologi Eropah dan sebagainya. Dan yang buat orang Melayu berfikiran sedemikian ialah penulis-penulis seperti Hugh Clifford, Richard Winstead yang banyak tekankan Malay Magic dan sebagainya. Raffles pun juga. Dan yang paling licik di antara mereka ialah Snoop Hongronye yang menyamar diri dia sebagai orang Islam, pergi ke Mekah, kahwin dengan anak kiai lagi, tapi sebenarnya dia orang Kristian yang ingin merosakkan pemikiran Islam. Jadi saya ada tulis buku ini, sebenarnya master's thesis saya mengenai bagaimana Raffles melihat Melayu. Dan dia memperkotak-katikkan pemikiran Melayu, itu yang nombor satu. Tapi yang kedua, dia membaca hikayat-hikayat Melayu dengan cara resis. Maka orang Melayu akhirnya membaca karya-karya mereka sedemikian yang teruk sekali di kalangan orang-orang Melayu. Ini pun saya dah terbitkan balik buku dia, Radicals ni dah jadi buku perjuangan. Kesan orientalisme sangat-sangat mendalam, sehingga kan pengajian dunia Melayu oleh orang Melayu sendiri didominasikan dengan pendekatan imperialisme sampai zaman kita ini. Dan orang Melayu selalu rasa diri dia tu kecil. Dia selalu rasa diri dia tu kecil kalau dia berhadapan dengan orang putih. Saya selalu bila pernah saya ada di Leiden dan saya ada sikit wacana dengan seorang sarjana Belanda, dan kita tengah cakap tentang tafsiran Hamka, dan dia cakap dengan saya bahawa apa pendapat Hamka kalau Hamka membaca tafsiran Aminah Wadud, contohnya tafsiran feminisme. Saya kata dengan orang Belanda tu, yang kalau Hamka masih hidup, Hamka tak akan terimalah tafsiran Aminah Wadud. Orang Belanda tu, dia cakap dengan saya, but that is your interpretation. In his interpretation, because he's Dutch, Aminah Wadud is equally valid. Saya cakap dengan dia, saya tak nak cakap lagi. Saya yang kasih ceramah. Saya cakap, I don't want to talk about the Quran anymore. Now, I want to talk about being Dutch.
I like the Dutch soccer team. I like to come to Holland. I don't like to eat Dutch food because it's boring. Fish and chips. Right? I am Dutch. Saya cakap dengan dia. I, Khairuddin Aljunaid, am Dutch. Pasal dia dah push saya to the very limit now, right? What do you think? This Dutch guy. What do you think? Sure you not accept. Dia cakap, it's not possible. That's your interpretation. So saya cakap dengan dia. Dan satu orang Belgium datang. Itu talk. Dah habis itu talk, dia ajak saya keluar. Dia cakap, boleh saya bawa awak pergi lunch? Boleh. During lunch dia tanya saya, where do you learn to talk to the white man like that? Right? Yeah? Because I'm Dutch. Because I'm dark Dutch. skin? I'm Dutch. Okay. Because I'm Dutch? Oh, okay, say because I'm dark skin. Baru nak pergi beli Fair and Lovely. Saya cakap dengan dia, the only reason why I look up to these Dutch people is because they are tall. I'm a very small man. That's all. Yeah, because I'm a small person and they are very tall. But at the level of thought, there is no superiority between him and me. We are all equal. Tapi kalau kita tengok orang Melayu pergi ke Manchester, kan? Lagi-lagi Liverpool, pergi ke Barat, bercakap dengan orang Barat, awak lihat bagaimana sikap mereka. Tertunduk-tunduk. Kan? Apa novelis yang bernama Azizi kata, jiwa hamba. Jiwa hamba. Dia dah merdeka, tapi dia masih diperhambakan. Inilah Burhanuddin Al-Hilmi tekankan. Maka pemikiran anti penjajah kita ketepikan. Dah habis dah 15 minit, awak kena tanya soalan. Ya. Kita open. Siapa ada respect atas soalan? I'm not Dutch. Ada soalan? Ataupun ada discussion? Prof, apa jawab Prof kalau orang tanya sebagaimana juga adanya berlaku penjajahan Barat, ada juga berlaku penjajahan Arabisasi kepada orang Melayu Islam. Ada penjajahan Barat dan juga ada penjajahan Arab. Okey, ni sensitif kerana ada konsep apa yang dipanggil sebagai internal colonialism. Internal colonialism berarti orang kita menjajah orang kita sendiri. Orang Islam menjajah orang Islam kita sendiri. Dan saya tak nafikan bahawa ada di kalangan orang Arab yang mahu melihat diri mereka lebih utama daripada orang-orang yang lain. Bukan saja terhadap orang Melayu sebenarnya, terhadap semua orang. Termasuk orang Hadrami. Nahnu Hadramiyun qabla kulli syai'. Kami orang Hadrami di atas segala-galanya. Mana Habsyi? Ni ada. Ni Habsyi. Saya Habsyi. Sahih aula. Betul. Ada Habsyi kat sini. Kita pun rasa yang kita ni lagi superior. Kerana kononnya kita memanglah, ini fakta. Keturunan Nabi berarti kita ni lagi baik daripada orang lain. Konsep yang pada saya sekarang dipropagandakan oleh setengah-setengah pihak di kalangan orang Arab. Sehingga orang Melayu pun dia nak jadi macam orang Arab. Dan ini pada saya satu tragedi bagi orang Melayu. Kerana mereka tak faham yang ulama-ulama Melayu pada zaman dahulu, dia bangga yang dia orang Melayu. Sebab dia pakai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia nak beritahu semua orang yang dia daripada mana? Kenapa dia tak cakap Ahmad Khatib Al-Habsyi ke apa-apa ke? Tak perlu. Sekarang saya jumpa orang ni, kata, saya pun ada keturunan Arab. Saya kata, buat apa awak nak cakap awak ada keturunan Arab? Kalau tak ada, tak apa. Kita semua pun daripada Nabi Adam pun. Apa bezanya? Dan ini menunjukkan seperti saya katakan dia, the colonized mind. Dia terasa dia ni terjajah. Dan ini terlahir daripada konsep yang salah atau pemahaman yang salah tentang konsep tawadu. Tawadu bukan bererti kita jatuhkan diri kita sendiri, martabat kita sendiri. Tawaduk berarti apa-apa kita lakukan, kita confident. Tapi di dalam lubuk hati kita, kita katakan, mungkin aku ada kekurangan. Dan kita selalu meminta maaf
kepada Allah dan sesiapa saja yang mungkin kita ada buat kesalahan ke begitu. So jangan ada merasakan yang orang Arab ni special. Orang Arab ni tak special. Saya tanya isteri saya. Banyak benda yang bermasalah orang Arab ni. Dan kita nak kena ubahlah. Apa lagi soalan? Prof, tadi Prof ada sebut tentang konsep orang. And you said about dia punya distinction between orang dan bangsa. And because of the konsep orang tu, kita punya penyertaan kepada keahlian bangsa tu, mean to be a Malay is lebih terbuka dan open. Betul. So mungkin Prof boleh elaborate tentang konsep orang tu dan differences dengan bangsa. Okey. Apa yang mungkin boleh. Okey. Melayu punya konsep orang sangat-sangat sophisticated. Orang itu dia ada beberapa level. Okey. Pertama ialah orang yang menunjukkan mereka ini tinggal di sesuatu tempat. Orang Kelantan. Orang geographical is spatially defined. Itu yang satu. Kedua, dia menunjukkan yang dia ni sebahagian daripada kumpulan yang bercakap bahasa yang spesifik. So it's also linguistical. Kami orang Melayu ada. Kami orang Minang, bila dia cakap dia orang Minang bukan saja tempat, tapi dia ada bahasa dia sendiri. Dan ketiga, dia menunjukkan konsep orang ni, dia termasuk dia menunjukkan mencakupi budaya dia. Jadi bila dia cakap dia orang Bugis, berarti dia ada budaya yang ditekankan. Adat istiadat dia panggil yang ditekankan. So konsep orang ni very sophisticated. Spatial, linguistical, cultural. It's not ideological because they don't have this ideological thing that we talk about today, but certainly is these three things. Dan kemudian yang besar sekali pada mereka, orang Islam. Kenapa orang Melayu tak pakai bangsa Islam? We never ask this question, right? Sebab tak ada konsep bangsa Islam. There's no such thing as bangsa Islam. Ada orang Islam. Kerana orang Islam itu ialah daripada konsep Muslim. Right? So the last and the biggest one is it is related to religion. Yang paling besar bagi orang Melayu. Bangsa datang daripada Sanskrit vangsa. Vangsa bererti satu kumpulan yang didefinisikan dengan karakteristik dia, which is almost biological. Yeah, it's a given fact that the person behaves like this from the time the person is born until the person dies. But orang India pun bila dalam bahasa Sanskrit, dia tak racialize this. They essentialize this. These are two different things. It's not racial, it is essential. Berarti kalau awak dilahirkan daripada vangsa ini, berarti kasta juga. Awak sepatutnya bekerja di dalam sawah padi. Jadi dia ada vangsa ni, vangsa ni, vangsa ni. Kasta lah. Macam kasta. Vangsa tu kena-mena dengan vangsa. British, kerana dia orang belajar tentang masyarakat India, dia ambil konsep India ini daripada Sanskrit dan dia gunakan untuk memahami race. Yang dia masukkan dalam konsep ini biology. Dia kata orang Melayu, bangsa Melayu ialah bangsa yang kalau kita tengok dia berwarna coklat. Yang mata dia tak seperti mata orang Arab besar sangat. Yang hidungnya maaf cakap, penyek pula dia cakap. Mancung kan. Kecil. Hidung dia tak penyek, dia kecil. Dan cara kehidupan dia, this is Hugh Clifford and Frank Swettenham. Simplistic, dia cakap. Malays are very simplistic. They are not complex, which is wrong. Malays are very, very complex. Rendang, berapa lama nak siap rendang? Very complex. Fish and chips, you can just cook it, put in the oven, it's gone. Dia yang tak kompleks. Tapi dia cakap orang Melayu simplistic. Malays are not simplistic. They're very sophisticated people, and you must live with them your whole life to understand them. Right? So, bangsa ini ialah satu pencurian sebenarnya. More like a nation punya takrif bangsa. Yes. Nation came later when apa tu nama the thinker, the French thinker, apa? Montesquieu. Pontes and all of these. Rousseau and others, orang develop it further, the concept of the nation. But more importantly, konsep bangsa ini dia adalah konsep yang mencuri orang Melayu daripada konsep orang.
Yang orang ni sebenarnya adalah bersamaan dengan konsep insan yang dilupakan. Itu sebab konsep insanul kamil, semua pemikir-pemikir Melayu akan bincang tentang benda ni, insanul kamil. Bukan kerana tasawuf, kerana konsep orang ni. Oh. Ya. Ada orang Orang ni bangsa dengan- Bugis. Tak ada bangsa Bugis. Kalau orang Bugis awak panggil dia bangsa Bugis, Marah. dia marah tu benda tu. Kami orang Bugis. Lain konsep dia. Tapi sekarang orang dah taklah pakai orang lagi. Kita dah pakai bangsa. Orang ni pun dengan maksud mujtama. Mujtama berarti mujtama memang bersama, tapi maksudnya what do you mean by mujtama? Because it can mean collective, it can mean like coming together. Adakah bila contoh Prof menafikan aspek bangsa, dia katakan aspek orang tu, Orang-orang Melayu. Ini orang-orang Melayu kan. maksudnya dia ada satu, selalu sebab orang bahas tentang bangsa ni dia ada satu common worldview, Betul. sehingga dia boleh daripada sebuah bangsa tu dia zahirkan worldview tu dalam bentuk ketamadunan dan sebagainya kan. Yes, yes. Adakah orang tu mempunyai satu maksud yang sama? Sebab kalau seolah macam Prof sebutkan tadi, dia lebih kepada aspek individu, bukan individu, macam linguistik, bahasa, geografi semata-mata. Ada tak aspek worldview ke aspek Yang Oh, fikiran. cara pemikiran. For sure. What is culture? Culture is a collection of a set of beliefs, practices, and also ways of doing things. Culture is worldview actually. Kalau awak mempunyai, itu sebab orang Melayu sekarang banyak krisis, pasal dia tak ada adab dan dia tak ada adat. Dua tu perkara tu mesti bersama. Adat dan adab. Kerana adat dan adab melahirkan pemikiran. Jadi konsep orang ni sebenarnya mengajar orang Melayu, walaupun awak orang Bugis, awak tetap orang. Ingat orang tu dulu. Bukan ingat Bugisnya saja. Ya, awak tu orang. Kerana awak orang, di mana bumi dipijak, di situ lagi. di situ langit dijunjung. Itu sebab bila orang Melayu pergi ke Mekah, dia macam orang Mekah. Dia serap semua apa yang ada di Mekah, dia mudah belajar. Kerana dia orang. Dia bukan Arab dulu. Dia orang dulu. Baru. So you must also look at the coupling of words. So dia insan dulu. Mungkin tepat tamadun orang Melayu, bukan tamadun Melayu. Betul. Yang sebaiknya lah. Bangsa Melayu lah. Ah. Tamadun bangsa orang lah. Tak ada. Yang tepat, tamadun Melayu boleh, tamadun orang Melayu pun boleh, tetapi tamadun bangsa Melayu penjajah. Konsep penjajah masih digunakan. Ya. Kenapa? Maksudnya bangsa tadi pula. Tak, kenapa orang Melayu masih lagi pakai konsep bangsa? So, ni Dia tak pendekat. faham maksud orang tu sendiri. Pasal dia masih dijajah. Oh. Itu sebab mana-mana pergi, dia tengok orang putih, dia tunduk. Pasal dia masih percaya itu bangsa putih. Aku bangsa Melayu. Dia tamadun tinggi. It is ideological without us realizing it. Once you get rid of the concept of bangsa, you are free. You are free. Saya orang situ is insan lah sebenarnya kalau ada terjemahan Arab is Insan. tamadun insan Melayu macam tu lah. Boleh tak payah kita complicatedkan Tak, lah. tak complicated. Melayu Tamadun lah. Melayu dah base. Tapi saya nak tekankan ni konsep orang ni. Tapi Burhanuddin pakai kebangsaan. Is it the Okey, so Burhanuddin pula kerana dia silap dia. Ni saya kritik Burhanuddin. Dia nak cuba mentakrifkan kembali konsep bangsa supaya boleh masuk orang Cina dan orang lain, dia panggil kebangsaan Melayu. Kalau dia masih hidup pada zaman ni dan saya boleh berwacana dengan Dr. Burhanuddin, ni ada twist. saya akan cakap dengan Dr. Burhanuddin, awak tersilap. Awak tak faham etimologi konsep bangsa ni. Dan bukan saja etimologi, implikasinya. Ni probably cakap dengan cucu dia kan. You cucu dia? I will tell him that he's wrong. And let me tell you this, since we are on camera, and please save it, that I believe someday the concept of bangsa will disappear. Will disappear. If we, kalau kita orang Melayu, balik kepada konsep orang Melayu. Tapi etimologi tu saya is problematic with the etymology itself ke macam mana? Yeah, it's very problematic. It's actually colonially derived. Partha Kshatriji, satu pemikir India, dia panggil a derivative discourse. Nation is a derivative discourse, a discourse that is it's taken from the West that we think is applicable for us. It is not. Sama juga dengan konsep Moro. Bangsa Moro. It is externally imposed and accepted from within. Can you free yourself from it? Yes. Why don't you do it? Because you are scared. So it needs another level, some intellectual courage
to say it, orang bangsa Melayu marah kalau saya cakap tak ada konsep bangsa Melayu. Should I care that they are unhappy? Should I care? No. Why I shouldn't care? Maybe. Maybe pula sekarang. You mungkin lah. Cuma fahaman terhadap orang, konsep orang Prof sebut tadi tu, is it memang sesuatu yang kita boleh kaji secara wujudnya, atau itu interpretasi kita lah kepada penggunaan. Kita cuba interpret lah, mencerap, and then kita cuba bina sebab kita nak go against the The type. Constructive. Yes. And you will win. You know why? Because it is historically proven that this is how the Malays think. Betul, saya punya soalan is macam mana kita, sebab kadang-kadang saya setuju dengan reinterpreting benda yang ada ni. Cuma kadang-kadang dia tak ada boundary sangat. Sejauh mana kita boleh interpret. Is it the wishful thinking yang sebab kita nak go against kolonial, atau dia memang secara ilmiahnya betul? Saya kadang-kadang saya nampak orang dia ada tendensi macam tu kan. Maknanya dia nak different, nak keluar daripada kolonisasi itu. Okay. I understand where you going. Adakah secara epistemologi dan secara ilmiahnya betul kita menghasilkan kefahaman itu? Okay, I am explaining this to you from 3 angles of vision now. First, it is an epistemological issue. Siapa yang tak faham erti epistemology bererti the theory of knowledge. Bagaimana ilmu itu difahami. Dan saya katakan inilah orang Melayu, cara orang Melayu fahami diri mereka sendiri. That's the first level. The second level I'm trying to explain to you is from the ontological point of view. Apa itu ontology? Ontology means the relationship of things to explain the existence of something. To put it more simply, bila awak cakap pasal Melayu, in relation to what? So that's the second level. But the third level is the most important. The ideological point of view, which is that this ideology of bangsa is recent. It's an invention. Malays never thought like that. And we are not resisting it for the sake of resisting. Kita nak keluarkan pemikiran yang alternatif kerana ia telah merosakkan orang Melayu. Ini sebabnya kita harus mempersoalkan perkara ni. Bukan kerana kita nak dapat populariti cakap, oh bangsa ni tak boleh digunakan lagi. Bukan. Kerana kita nak menunjukkan bahawa di dalam sejarah tak ada benda ni. Dan dia adalah satu bid'ah. Dolalah. Kan? Kalau bilang dolar tu dibawa ke mana? Kullu muhdatsatin bid'ah. Dia sebenarnya telah merosakkan banyak perkara. Dan dia telah menjadikan kita susah untuk menyerap ilmu-ilmu daripada tamadun-tamadun yang lain. Can I continue? That was more than 5 minutes actually. Boleh tapi best. I like this kind of discussion. Ini macam best. Muslimat tak cakap apa-apa. Sangat mengecewakan. Ada soalan. Okey. Boleh masuk. Nak tanya maksudnya dari sudut bila kita fokus ataupun kita nak review balik benda ni. Misalnya kita nak masukkan kepada struktur yang tak sedia. Contoh konsep asobiah yang ada. Dia pakai konsep jamaah ataupun bangsa jugalah. Jadi bila kita cabut konsep bangsa tu, macam mana nak pakai dengan konsep yang ada juga dalam ilmu Islam. Contohnya konsep asobiah tu terhadap satu negara ni dibangunkan oleh asobiah satu kelompok jamaah yang musyarakah lah. Dinamakan umat ni kalau bahasa kita nation lah, ataupun bangsa. Jadi macam mana kita nak menyusun lah. Bila kita sebut konsep bangsa ni tak ada, bila bagi konsep orang, macam mana konsep I think Anderson. ilmu sedia ada. Okay. Dia macam ginilah, kalau nak buat dia mudah. Kalau kita keluarkan periuk ni, kita nak pakai periuk apa sekarang? Betul kan? Betul kan? Sebab kita dah ada struktur. Betul. Okay, saya kasih very simple question for you. Kalau awak buka songkok, awak tak orang Islam tak? Kalau awak buka songkok, solat sah tak? Sah juga kan? Kalau pakai songkok apa jadi? Ada identiti kan? Kalau tak ada songkok? Kurang identiti. Apa? Dah tak ada. Macam mana ni sekarang? Songkok ada, songkok tak ada. Kekayaan identiti dia berkurang. Kerana ini persepsi kita. Kerana kita rasakan bila kita pergi ke Jawa, orang pakai songkok angkat babi. Macam mana?
angkat babi. Yes, dia penjual babi, dia pakai dia songkok. Oh, okay. Songkok tu untuk apa dia pakai? Kenapa dia pakai songkok? Sebab dia orang Melayu. Yes. Songkok bukan orang Islam. Itu adalah budaya Melayu. Sorban pakai Islam ke? Kalau movie tengok tu lah. Mana? Apa nama dia? Apa? Walid. Walid dah. Walid. Walid pakai sorban. Kan? Sorban pakaian Islam ke? Ha? Arab. Orang Arab pakai sorban. Abu Lahab pun pakai sorban. Tak pakai sorban kurang ke kita Islam? Taklah. Tak semestinya saya kata tak pakai songkok, tak pakai sorban, tak pakai baju Melayu semua. Tak pakai. Bukan. Yang saya nak tekankan di sini ialah menghilangkan perkara yang kita rasa dah menjadi satu kebiasaan tidak mengurangkan jati diri kita. Malahan ia membantu kita untuk bergerak kepada satu alaf yang lebih tinggi daripada apa yang telah diberikan kepada kita oleh penjajah. Penjajah memberikan kita baju ni. Betul tak? Kenapa kita masih pakai? This is not Islamic clothing. Your songkok is. Why are you still wearing it? Why? Kenapa kita masih pakai baju ni? Apa? Ini haji ada, kesian. Alamak, kita kat Bangi, butik kat bawah banyak. Dia masih lagi pakai baju. Kenapa kita tak pakai baju Melayu setiap hari? Kalau pakai nak kena kecam. Apa? Pakai sini. Pakai apa? Masa pakai Jumaat je. Faham? Pakai Isnin kena Kecam. Orang kecam. Orang kecam. Orang Melayu yang kecam kan? Correct tak? So apa isunya sebenarnya di sini? Isunya ialah kita tak faham apa itu sebenarnya identiti Muslim dan identiti Melayu. Itu masalah yang pertama. Kedua, isu bangsa ni bukan isu yang hakiki. Tapi adalah isu yang masih di dalam transisi. Boleh diubah, tapi berubah perubahannya bermula daripada pemikiran. Tiada konsep nasionalisme pun dulu. Tapi ada pemikir yang bercakap tentang konsep nation. Sekarang ada konsep nation. Kan? Satu orang yang menciptakan bid'ah ni, semua orang ikut bid'ah ni. Tak ada pun baju ni yang dulu syekh-syekh dulu pakai pun. Tapi sekarang kita dah tak pakai benda ni. Sebab ramai orang dah pakai. Jadi inilah kita kata konsep al-adatu muhakamah ni. Kan? Ini yang menarik ni, kadang-kadang kita tengok ulama-ulama dulu. Kita nak kena hidupkan adat yang baru untuk menjadikan muhakamah. Tapi dia bermula dengan konsep. Istilah di dalam pengajian Islam pun adalah perkara yang paling-paling penting. Konsep we kena ada, the correct concept first. Baru kita akan lihat perubahan-perubahan. Tapi maybe last tadi, maybe a bit pushback. Tadi tu dia macam dia persoalan dia tu is kind of a how do we move from a constructed worldview, just a bangsa is a constructed worldview, yes, to another construct, or we see it as not a construct worldview. Macam mana nak moving from a structured and constructed worldview yang tadi itu bangsa to another yang kita sekarang ini tak nampak lagi. Is it a structured worldview or do we need to have a structured worldview? Okay, good. I think that's the way to do it is first you deconstruct the other one. Untuk bergerak daripada satu pemikiran ke pemikiran yang lagi satu, perkara pertama yang kita harus adakan ialah mengkritik pemikiran yang lama. Itu yang paling penting. Dan ini dalam tradisi keilmuan Islam ni ada. The concept of kritik is so important. Bila dulu ulama-ulama mensyarahkan sesuatu, dia ada konsep rod, kan? Dia akan memecahkan benda tu sehinggakan pemikiran itu dapat ditunjukkan kesalahan dia dan diubah ke pemikiran yang baru. Ini berlaku sebenarnya ketika zaman Mu'tazilah. Mu'tazilah tak ada kan dulu. Tapi Mu'tazilah mengkritik pemikiran Islam pada waktu itu. Terlahirlah pemikiran Mu'tazilah yang menjadi dominan ketika zaman Harun al-Rashid dan sebagainya. Tapi satu, all it needs was one man. Who was that man? Abu Hasan Asy'ari. Ahmad Ibn Hanbal. Not Asy'ari. Asy'ari actually caused a little bit of confusion in Islamic thought, if I can say it, without being controversial. Because there's two Asy'aris. The early Asy'ari yang pada zaman yang pertama, Mu'tazilah, three Asy'aris. Asy'ari yang pertama, zaman dia Mu'tazilah. Asy'ari yang kedua, bila dia disagree dengan guru dia, kemudian dia keluarkan kalam yang baru. Dan Asy'ari sebelum dia meninggal dunia, ini escape in controversial, bila dia tulis buku Al-Ibana, di mana
dia lebih mengikut muhadis punya cara. Tapi yang perkara yang saya nak tekankan di sini ialah kita kena ada usaha mengkritik dulu. Kemudian kita lahirkan pemikiran yang baru. Dan ini possible. Bukan perkara yang impossible. Kerana kita lebih pemikir pada zaman ini. Cuma kita kurang satu faktor je. Keberanian. Itu je yang kurang. That's it. If there's one thing you can learn, kita boleh pelajari daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, ialah dia orang yang sangat-sangat berani. One person, can you imagine, stood up against the whole Mu'tazilite establishment and won. Satu orang aja. All we need now is one person. We have so many now. Boleh sambung tak? Nanti kita pusing-pusing kat bangsa ni. Tapi syok sekarang kita orang apa? Kita orang bagi orang Putrajaya ada. Okay, so di zaman pasca kolonial masih lagi ni bagus tadi dia tanya soalan tu, sebenarnya dia dah pun anticipate saya punya slide. Di zaman pasca kolonial kita ada fenomena neo-orientalisme. Neo-orientalisme dalam buku Wail Halaq dia katakan bahawa teori barat menjadi kerangka pemikiran kita. Sehingga kan kita nak tulis apa-apa pun kita harus gunakan cara pemikiran barat, dan kerana itu kita masih menggunakan konsep-konsep seperti feudalisme, tradisionalisme, bangsa dan sebagainya. Selalu kita akan katakan yang orang Melayu ni fikir dia masih feudal. Konsep feudalisme ni sebenarnya aplikasi dia hanya untuk Europe, tapi diuniversalkan untuk seluruh alam. Dan Wail bin Halaq katakan inilah masalah kita pada zaman ini, di mana kita tidak tahu bahawa konsep-konsep ini dibina daripada konteks yang berbeza dan tidak boleh digunakan lagi. Slides, jangan takut, nanti slide saya akan berikan. You can just take it from the slide. Okay? Dan konsep masalah yang kedua yang datang selepas pasca kolonial ialah masalah methodological nationalism. Apa itu methodological nationalism? Seperti yang ditanya tadi, konsep nation ini dicipta, di mana ia menjadi satu halangan bagi kita. Kerana apa yang konsep nation ini buat pada kita ialah kita melihat negara sebagai unit analisis yang hakiki. Kita melihat semua perkara sebagai kami orang Malaysia. Orang Indonesia lain daripada kita. Orang Malaysia lain daripada orang Patani dan sebagainya. Jadi ia memecah-mecahkan umat, dan hubungan di antara pelbagaian kawasan di luar sebuah negara kurang diberikan penumpuan yang mendalam. Dan kita dapat lihat banyak kajian-kajian, either they are very Malaysian centric or Indonesian centric. They cannot see the interrelationships between the two. Dan sekarang pemikir-pemikir barat, lebih-lebih lagi di Latin America, mereka banyak mengkritik perkara ni. So jadi satu perkara yang saya nak tekankan di sini ialah kita nak kena cuba berfikir lebih regional. Walaupun saya tulis buku Islam in Malaysia, apa yang saya tunjukkan dalam buku tu, kamu tidak boleh memahami sejarah Islam di Malaysia hanya dengan melihat Malaysia, tapi melihat Islam di Malaysia sebagai satu Islam yang ada hubung kaitnya. Itu sebab saya panggil entwined history. Entwined tu daripada konsep Melayu, berhubung kait antara satu sama lain. Okay? And juga satu lagi masalah ialah krisis intelektual yang disebabkan oleh neoliberalisme. Ini pada saya masalah yang paling genting, dan telah dikritik juga oleh orang barat sendiri, termasuk orang yang dulu katakan liberalisme ini adalah cara yang terbaik, seperti Francis Fukuyama. Dia ada buku yang baru di mana dia sendiri katakan yang neoliberalism is actually destroying the world, including himself. Right? Mereka dapat lihat masalahnya, tapi mereka mampu mengkritik ideologi mereka sendiri. Dan apakah krisis neoliberalisme? Di dalam buku Dark Academia, saya dah bincang buku ni juga di dalam sesi yang lagi satu. Saya nak tekankan lagi sini. Semalam pun saya cakap di KPT. Hyper-competitive careerism is a cornerstone of the neoliberal university, and future employment prospects have a big influence on graduate well-being. Berarti, apa yang kita sekarang pelajari di universiti, semuanya diklemoni oleh neoliberalisme,
sehinggakan orang ambil masters dan PhD hanya untuk dapat kedudukan dan hanya nak dapat apa? ISI and Pak Scopus. Kan? Dia suka Pak Scopus. Saya panggil Pak Scopus. Malah orang take notes ni. Ni Pak Scopus ni baru, istilah baru. Jadi, metrics, grants, top tier publications now function as performance indicators for distributing the best jobs in the tight labour market that has radically shrunk following the global pandemic. Kerja dah semakin berkurangan, tapi neoliberalisme membuat orang-orang mempercayai bahawa mereka harus pelajari apa-apa topik daripada kacamata barat supaya mereka dapat kerja. Padahal awak tak akan dapat kerja. 90% orang, ni bukan nak takut-takutkan awak, yang habis PhD takkan dapat kerja di universiti atau di college. You will not get a job. Tiada. Kalau pemikir ada kosong, apply. Okay. Kerana it's a neoliberal way of doing things. Neoliberal is such that the logic of jobs is that it is totally Dependent on economically driven and totally based on metrics. Berapa publikasi awak ada. Dia tak melihat pemikiran awak pun. You can be the most brilliant person in the room, right? They don't care. They want to see the numbers. Awak graduate daripada mana? Kalau awak graduate daripada Harvard, Princeton, okay, maybe you have a standing chance. Dan kalau awak ada 10 publikasi, maybe you have a better chance. Kalau tidak, you're at the bottom of the pile. Ini masalah kita pada zaman ini. Awak semua dah kira jadi digit. You're just a digit. You're nothing. Satu universiti di Malaysia katakan setiap tahun 500 PhD holders is produced. In India, 50,000 PhD holders are produced every year. And look at the market now. It's a market of PhD holders. Sebab anak saya nak sambung PhD lepas habis di Jordan, saya cakap kahwin dulu. Get the correct certificate first, then the other certificate. Because you don't need a PhD. Dah tegak-tegak kepala semua kan. Macam mana ni? Kerana apa? Kenapa tak ambil PhD dulu? Kahwin dulu bagus. birth certificate. Birth certificate pula. Dia cakap pasal marriage certificate, dia cakap pasal birth certificate. Dah jauh, dia dah lompat satu ni. Pelajar yang baik. Kenapa? Kerana the market now, dia tak mahu masters dan PhD. Dia nak skills. So kalau awak do internship in Google, you have a better chance of getting jobs rather than you have a PhD from UPM, UKM dan sebagainya. I'm giving you the bitter reality. Yang pahit tu obat, yang manis tu mendatangkan kencing manis. Betul tak? Yeah. This is the bitter pill. Kahwin pun market ni tu economically driven lah. Oh ya ke? Macam mana tu? Ada PhD tak? Oh, ada rasa. Oh, dia macam itu. Kahwin tu sendiri, kriteria dia pun economically driven. Tu dah neoliberal kahwin. So kahwin pun dia ada valuation. Ini masalah. Ini masalah orang Melayu ke masalah bangsa Melayu? Mas kahwin. Dia bukan mas kahwin, tapi mas kahwin dia yang problem. So this is the issue now, and we are living. Kita tak faham yang kita sebenarnya semuanya dipengaruhi oleh neoliberalisme. Lebih-lebih lagi orang Melayu, di mana semuanya dilihat daripada perspektif Market. duit, wang ringgit, numbers, lagi banyak lagi bagus. Kan? Ini masalahnya, dan ia membawa kita kepada masa depan pengajian Melayu. So any questions first? This is the last part. Okay so far? Okay. Are you all following Yeah. the drift? Okay. Ada? Future nanti dulu. Future ni dia kena pelan-pelan sikit. Dia nampak gelap Nampak gelap. Okay, ada soalan. Kena Muslimah kena tanya. Pasal dia diam je kat sana, dia ketawa je. Apa soalan? So far. Baik. Sorry, tanya sikit. Muslimah, sorry. Habsyi ni tak kasi chat. Open. Ya, orang apa? Orang Arab dominant. Yes. Okay. Go on, please. Yang saya punya observation lah, saya tengok yang
sarjana yang cuba untuk bawa wacana decolonialization of knowledge ni, most of them are being trained in Western education. Correct. Jadi macam Prof D pun maknanya you are So able to observe and express apa yang berlaku ni sebab kita di-educate in that sense. Maknanya yang lead the decolonization tu pun sebenarnya From Western. pun datang daripada Western. Rahim berat. Oh, right, Rahim. Ya, kan? But that's not true, you know. Dia nak better. Okay. So itu mungkin observation pertama lah. Ya. Mungkin Prof boleh explain betul tak betul. Kalau tak betul kenapa? Okay. So membuatkan saya tanya yang kedua, ada tak yang memang purely memang indigenous Melayu punya formulation kan, yang go against Decolonial thinking. yang maknanya dekolonialisasi ni yang memang purely datang daripada rahim pemikiran Melayu secara purenya. Kalau ada tu mungkin siapa yang cuba buat macam tu? Zabar tak pergi ke barat? But he was in university in, rasanya dia belajar sana tak? Tak, dia mengajar sana. Dia belajar di sini. Dia mengajar di SOAS. He never studied in Kajian bahasa dia atas permintaan British. Ya, dia tak pergi keluar. Burhanuddin Al-Hilmi belajar di India. apart from that lah. Tapi orang tak kategorikan. Okay, but first I want to talk about the decolonial punya decolonial discourse, which is highly problematic as well. Ya, dan saya setuju dengan apa awak kata. Kerana mereka belajar di barat, akhirnya cara diorang berwacana pun pusing-pusing. Dia nak decolonize. Apa alternatif dia? Ibn Khaldun. Ibn Khaldun. Saya ada buku nak keluar lah. Sebenarnya saya membaca balik Ibn Khaldun, menunjukkan Ibn Khaldun pun salah. Banyak kesalahan dia jugalah, pasal dia pemikir dalam zaman dia. Tapi bermaksud cara kita cuba nak mengeluarkan diri kita daripada cara barat, bagi orang yang belajar di barat, sebenarnya bukan cara yang pada saya membawa kepada alternatif yang baru sebenarnya. Mereka membawa kita kepada problematiknya saja. Kenapa begitu? Kerana dari segi pemikiran, mereka kata mereka dekolonial. Dari segi kehidupan, dia tetap barat. So dia bukan masalah pemikiran, dia masalah syaksiah dia, bahawa hati dia tu tetap masih kebaratan. And this is the big issue now amongst decolonial thinkers. They want to get away from Western thought, but they are still Western. Sebab Fanon cakap very nicely, black skin, white mask. Dia masih lagi pakai topeng-topeng orang putih. Macam mana kita nak keluarkan diri kita secara setulus-tulusnya? Kalau awak tanya saya, my frank opinion, and this is what Fazlur Rahman, who is a modernist thinker, said it. Interestingly, he's very modernist, a little bit neo-Mutazilit in some ways, but this is where he got it right. I disagree with him on a lot of things, but this is something that he got it right, that he got it from Ibn Taymiyyah, that he got it even early on from Ahmad Sirhindi, Shah Waliullah, and then from reading the real text is we have to go back to the Quran again. Sounds a bit like cliche. Yeah, cliche. Semua orang dah tahu pun benda ni. Yeah. Go back to the Quran, go back to the Quran. So what do we mean then by going back to the Quran? To read this text again and be confident with it. Do you dare to give an academic lecture and in the middle of it quote the Quran? You don't dare. But you say you are decolonial and you are a Muslim. Right? Why can't you naturalize the Quran as part of your academic conversation? Kita tak nak buat perkara ni. Kerana apa? Kerana kita rasa Quran ni sebenarnya untuk kelas-kelas agama aja. Tapi saya tulis buku Muslim Cosmopolitanism yang diterbitkan oleh Edinburgh University Press. Saya katakan yang konsep Muslim Cosmopolitanism ini saya ambil daripada Quran, daripada maqasid syariah. Orang barat terima. Kenapa dia terima? Habsyi. Why? It suits what they think. Because you can fight and they like it. Oh. Can you fight? You can, right? Why don't you fight? Not yet. Not yet. Ini macam MMA punya. So we have to fight, and you shouldn't be afraid. This is our problem, and this is the problem of all of these decolonial thinkers yang sekarang. Tapi you tengok Frantz Fanon,
Edward Said, all of these thinkers, they are no apologies. They don't apologize. This is how we think. This is what we are. Waqala innani minal muslimin. I am a Muslim. I talk to you as a Muslim academic, and this is how I understand my world. If you want it, you take it. If you don't want it, I move on. Saya hantar buku saya, Hamka dan Islam, ke Cornell University Press. Kan? Dia orang hantar pada 2 orang membaca buku saya. Reviewer. Satu cakap Western good book, please publish it. Lagi satu orang Barat, dia baca buku saya, dia komen setiap muka surat manuskrip saya. Semua bagus, dia kritik lah, tapi dia cakap I like this, I like this, I like this. The telephone Cornell University Press punya editor, don't publish the book. Don't publish the book. Dia cakap. Editor message saya, dia cakap I've got these reports, but the second one I'm very confused. But I want you to read it and tell me what you see lah. Saya baca betul, saya cakap this guy is unfair. I know it's a guy lah. Simple lah. Kita dah baca tiap hari kan. We know it's a lady or it's a guy lah. Lady selalu dia very extensive. Very micro kan. Guy dia a bit more ni. So saya cakap, saya push back. Saya cakap, if you don't want the book, it's fine. But I'm telling you, this is how I read it, and I'm confident that I got it right. And I am sure that Hamka has to be published. Then publish. So ini saya respect tentang orang Barat. Dia confident dengan kita pushing them back, and they like it. Orang Melayu push them back tak? I'm asking you a question I'm not giving you the answer. Orang Melayu berani tak push the Barat back? Tak berani. Kenapa tak berani? Kolonial. Pasal masih lagi pemikiran dia dijajah. Dan kita banyak bergaduh antara satu sama lain. Ini masalah kita sebenarnya. Sama? Muslimah belum tanya lagi. Senyum aja. Bagus. Soalan itu tidaklah berfokus kepada apa yang kita percaya, tetapi mungkin berapa aspek pemikiran dan sebagainya. Dan saya akan tanya soalan yang berkaitan dengan saya sebagai seorang wanita dan juga ibu yang baru bersalin lah. Alamak, ni soalan susah. Seorang wanita dan ibu masih baru bersalin. Sebab persoalan ni saya dah lama fikir lah. 10 tahun macam tu. Bila dah 4 kali bersalin. Dah 4 kali bersalin? Dia berkaitan dengan ilmu berpantang orang Melayu. Saya nampak benda tu bila dah media sosial ni ada, kritikan itu berlaku. Dan saya nampak ada setengah kadang tu doktor perubatan dia menjawab soalan yang pantang Melayu kadang tu dia melanggar perubatan dan surat aspek perubatan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya tengok soalan yang tu sebenarnya dia pun faham, maksudnya ada satu hak. Bising abang. Pantang Melayu dia cakap macam tu. Jadi saya adakah benda berlaku disebabkan sorry Vic. Oh Vic. Vic, tolong ambil makanan. Dia makanan ada kuih-kuih. Jadi Okay. So dah ada 2 isu kat situ. Pertama ialah isu pantang. Kedua adalah isu perubatan Melayu. Okay, I want to decouple this first. Isu pantang ni, pantang orang Melayu ni, pantang-pantang ini terlahir daripada satu konteks di mana pantang ini diperlukan. Contohnya, orang Melayu percaya 30 hari selepas melahirkan anak, jangan keluar rumah dan jangan bawa anak keluar rumah. Betul tak? Kenapa dia cakap jangan bawa anak keluar rumah? Kerana dahulu di kampung-kampung banyak kuman-kuman di sekitar. Anak akan sakit dan isteri juga yang baru melahirkan, because your antibodies are very weak after you give birth. Jangan keluar rumah because ia akan ada kesan kepada anak juga. Jadi betul lah pantang tu. Tapi sekarang dengan kita punya kemajuan, pantang itu dah tak perlu digunakan lagi. Pasal dia dah tak selari dengan perubahan zaman. Jadi pantang itu
tak boleh dijadikan seperti agama. Dia kalau konsep sawabit atau mutaghayyiran, dia tak sawabit. Dia harus berubah. Hamka kata tradisi yang tidak berubah adalah tradisi yang akan mati. Dan tradisi yang menjadi orang Melayu ni lebih ke terbelakang. Right? So itu isu pantang. Pantang sebenarnya adalah daripada konteks yang membuat pantang itu penting pada satu waktu, tapi tak penting lagi di waktu yang lain. Ada medical doctor ni dia tak faham kenapa pantang ini ada dan kenapa pantang ini tak diperlukan lagi. Kadang-kadang dia cuma brush it off. Dia cakap this is nonsense. Why you believe in all these things? Jadi kita rasa terkesan lah. Pasal mak aku semua buat gitu, nenek aku semua buat gitu. Tapi mak nenek semua tinggal kampung. Saya tinggal apartmen dan lain cerita. Itu satu. Kedua ialah isu perubatan Melayu. Ni bila di Beijing saya jumpa dua orang yang diorang sedang mempromosikan perubatan Melayu di Malaysia. Jadi diorang komplain lah dengan saya, cakap perubatan Cina selalu dapat banyak pengiktirafan. Perubatan Melayu tak ada pun. Orang kata yang perubatan Melayu ni seperti perubatan Barat. Kenapa ada masalah ni? Kerana perubatan Melayu tak cukup kajian yang dilakukan tentang jamu-jamu, obat periuk dan sebagainya yang digunakan. Kerana tak ada kajian-kajian ni, pada pendapat saya secara personal, mengikut hadis Rasulullah SAW, kalau tak tahu apa kaedah dia, ni kawaid fiqhiyah, kalau tak tahu, la darar wala dirar, jangan kita memudaratkan diri kerana ia akan memudaratkan perkara yang lain. So kita kalau tak tahu obat periuk tu boleh digunakan untuk penyakit yang tertentu, cara yang terbaik ialah ma ankara qablaka fada'hu. Senang je orang nak cakap. Apa benda yang buat awak rasa macam ini tak pasti, yang sebaiknya apa? Tinggalkan benda tu. Mala yuri buka ila mala. Jadi bukan, senang je. Hadis sebenarnya very powerful this. Kan? So kita nak kena ikut pendekatan macam itu. Jangan kita gunakan emosi yang mengatakan ini bagus, ini kita cakap tak bagus, habis macam tak adil. Tapi diselari dengan itu, kita seharusnya cuba mendapatkan orang untuk buat lebih kajian tentang ubat-ubat Melayu. Ni saya nak katakan, ada sebenarnya banyak kajian sekarang yang dilakukan tentang Malay medicine. You can find a lot of scientific articles and I've read some of them. I must say that 70% perubatan Melayu memang efektif. Tapi yang orang selalu makan yang 30%. Yang memberikan 3 efek. 3 efek. Pertama, placebo effect. Tahu apa placebo effect kan? Awak rasa awak baik, tapi sebenarnya dia hanya gula-gula belaka. Dia gula-gula actually. Kedua, steroids based. That means the toxic. Most of them were found with a lot of lead and mercury. Kedua. Dan ketiga, total scam. Ini yang paling bahaya. Termasuk air anugerah. Betul tak? Semua orang pergi minum tu. Kawan saya yang pandai-pandai pun pergi minum air anugerah ni. Dia cakap dia boleh baik kanser dan sebagainya. So dia ada this effect. Dan kita nak kena berjaga-jaga. I move on a bit more. All okay? Muslimat? Okay, yes. Bagus. Okay. Yes. Okay, kuatkan je. Tadi saya ada 3 soalan. Okay, tapi mungkin nanti berkait lah. Okay, pertama sekali, macam Prof kata tadi, kedatangan Islam ke tanah Melayu ni pada kurun ke-8 kan, tapi masih lagi sekadar teori. Betul. Kenapa masih lagi sekadar teori sedangkan catatan Cina ke Arab dah ada catatan delegasi sejak Umayyah lagi dah ratusan kali pergi ke China. Tak melalui langsung ke tanah Melayu ni kan. Okey. Kemudian kedua berkait juga. Jadi apakah karakter ilmuwan Melayu sejak dulu lagi? Dia orang ni memang tak mencatat ke perjalanan orang-orang, seperjalanan diri dia ke. Betul. Dan yang ketiga, itulah semua 3 soalan. Itu 3 ke? Itu baru 2. Macam mana awak kira? Yang ketiga
Apa ni? Masa yang ketiga tidak. Adakah orang Melayu ni tak mencatatkan perjalanan? Oh, okey. Yang saya jawab yang nombor 3 dan sebenarnya 2. Macam mana dia kira? Awak catat tak tentang kehidupan hidup awak? Kenapa tak? Tak rasa perlu. Kenapa tak catat tentang hidup awak? Apa? Oh, Facebook. Jadi orang Melayu lazimnya dia tak suka mencatat tentang kehidupan dia. Ia menjadi budaya orang Melayu. Orang Arab suka. Kerana they say the sense of interiority and individuality is high amongst the Arabs, the Persians, the Indians, the Europeans daripada orang Melayu. Muhammad Haji Saleh katakan, kalau orang Arab selalu mementingkan upsmanship. Orang India kan, aku bagus, I'm the best. Orang Melayu, dia pentingkan downsmanship. Dia tak suka ketarakan apa yang dia lakukan. Itu sebab dia kalau dah buat benda yang bagus pun, dia tak cerita dengan orang sangat. Awak macam mana? Saya PhD daripada Jordan. Gitu-gitu sajalah. Yang selalu bising pasal dia PhD dari Jordan, dia selalu orang India. Betul kan? Awak tahu siapa? Kawan saya. Dia kawan saya. Saya tak kritik dia. Kita members ketat sometimes. Okay, so we actually very good friends. Jadi that's the first issue. Dia tak suka textualkan apa yang dia alami, sehingga kan kita tidak mempunyai apa-apa teks kecuali orang-orang Arab yang datang di sini dan orang-orang Cina. So Al-Idrisi, bila dia datang ke dunia Melayu, dia tulis dan dia buat peta-peta, sebab dia nak tunjuk pada orang Arab, ini yang aku nampak. Tapi orang Melayu sendiri tak tulis benda dia. Jadi kita tak mempunyai teks. Satu. Kedua, orang Melayu ni, walaupun dia menjelajah, dia pasti akan berinteraksi dengan orang yang dia jumpa di mana-mana. Maka kita ada teks Cina yang mengatakan orang Melayu sampai. Itu bagusnya orang Melayu. Dia tak tulis, tapi dia beramah tamah. Jadi kita ada evidence. Itu sebab saya katakan ini adalah teori. Kerana sumber dia banyak dari luar. Wang Tayen dan sebagainya, dan sumbernya banyak bersifat arkeologi. Ya, Terengganu Stone, DP dating pun masih lagi ada. Ahmad Adam kata ni, Nakib Alatas kata ni, kita nak ambil jalan tengah pun susah. Ada you're with the terrorist or you're not, kind of a situation. Kan? So either you're with me or you're with the terrorist. That kind of talk, So jadi susah. Tapi apa yang kita boleh berikan satu penerangan yang sangat confident ialah memang dah ada pun orang Arab yang datang. Ada satu pemikir barat nama dia Tibets, dia tulis artikel pasal ni, yang datang di sini hatta ketika zaman sahabat dah sampai sini. Kerana orang Arab sebelum kedatangan Islam dah datang ke dunia Melayu. Dan bila kedatangan Islam, mereka pun sambung menjelajah sampai ke sini. Dan kita cuma tak tahu orang Melayu ada tak terima Islam pada waktu tu. Yang kita tahu, seperti saya kata tadi, ada seorang perempuan yang meninggal di dunia Melayu, dan ada batu nisan yang menunjukkan yang dia orang Islam. So memang awal. Satu pemikir Iran, tak salah dia, nama dia Faruqi ke Faruni, Faruqi, dia ada tulis juga artikel pasal ni juga, isu ni. So saya masih lagi nak menggunakan teori, kerana kepada saya dia tak ada bukti yang betul-betul kuat yang kita boleh buat satu conclusion yang orang kata lebih mampan. Ya. Soalan yang bagus. Tulisan orang Arab tak tulis kan? Nampak? Tulisan orang Melayu ada tulis tadi. Kenapa? Bila dia hidup dia tak tulis kan? Bila hang dah mati baru hang mau cakap. Tidak orang lain tulis. Maksudnya bila dah selesai hidup, kau ketika tu akan nampak. Dia tak cakap dulu. Dia dah habis. Kan betul cakap. Orang mati, orang juga kan? Harimau mati, meninggalkan belang. Manusia mati, orang Melayu mati, meninggalkan gelang.
Bukan pasal makcik asyik beli gelang kan? Bukanlah. Manusia mati meninggalkan nama. Itulah sebabnya batu nisannya ditulis. Pasal orang nak tahu nama dia. Orang-orang lain tak pentingkan benda ni, tapi orang Melayu mementingkan. Hanya bila aku telah meninggal dunia, baru aku mahu dikenang. Si orang Melayu ni punya konsep tu berapa pun mendalam. Bila aku hidup, aku orang biasa-biasa saja. People will remember me. And Sukarno said it very beautifully. Very beautiful. Yang ini bila saya kat universiti, saya baca dia cakap tu, saya macam tergerak. Dia cakap, honor will come when the lid of the coffin is closed. Penghormatan akan datang bila penutup kafan itu akhirnya ditutup. It's a beautiful thing. Inilah betul pemikiran orang Melayu. Dia tak nak besarkan diri dia bila dia hidup. Ya. Cuma terfikirlah Prof. Is there any possibility mungkin yang berlaku bukan orang Melayu tak menulis, tapi tulisan-tulisan tu telah dihilangkan, sebagaimana mungkin yang berlaku zaman Tatar di Abbasian dan sebagainya. And so a large amount of apa yang ditulis oleh orang Melayu ni hilang. Lalu kita pun buat kesimpulan orang Melayu tak menulis. Macam juga mungkin saya ada baca Burhanuddin Hilmi tulis, kita question juga di mana monuments dan binaan-binaan jika benar satu kerajaan besar pernah berdiri di sini kan. Kenapa kita tak jumpa binaan macam Aztec dan sebagainya yang ada, yang wujud. So dia punya teori lah. Dia kata yang pertamanya dengan tahap arkeologi sekarang ni kita belum sahaja jumpa. Mungkin kita akan jumpa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teori dia mungkin macam yang Prof sebut lah, orang Melayu tidak meninggalkan legacy in term of materials and buildings and physical ni. Rather they are leaving the legacy in etiquettes and sahsiah yang diwarisi. Cuma itulah saya, kalau betul lah macam tu, maknanya ataupun sebenarnya sudah pun dipastikan memang kita ni punya penulisan tu memang betul-betul tak ada. Sebab kita tak tahu, sebab zaman penjajahan satu tempoh yang panjang, berlaku pencurian dan sebagainya. Betul. Cuma it's a teori jugalah. Tapi memang banyak pencurian yang berlaku. Tetapi dia tak, dari segi volume dia, tak akan semua yang orang Melayu tulis tu diambil. Isunya ialah budaya. Budaya orang Melayu ialah it's an oral culture. Itu sebab hikayat tu tak pernah ditulis. Hikayat tu diceritakan. Hanya sedikit je hikayat-hikayat yang ada dihimpunkan. Hanya dengan kedatangan Belanda dan sebagainya baru disatukan menjadi satu koda atau satu corpus. Kerana orang Melayu tu dia banyak tekankan bercakap. Jadi bercakap ini sekarang kita panggil berwacana, dulu tak ada wacana pun. Adalah satu perkara yang ditekankan di dalam dunia Melayu. Sebab kalau ada rumor, cerita-cerita gosip, orang Melayu paling power, lagi laju daripada Bloomberg dan because it's an oral culture. Kau dengar tak cerita pasal ini? Tum semua mana-mana dia boleh pergi. Dia cepat sebab dia suka mendengar. Sebab hikayat ni tak dibaca, dinyanyikan. Dan sebab orang Melayu dia suka menyanyi. Dan dia lebih mudah memahami sesuatu dengan nyanyi-nyanyian. That's how we learn. It's not something bad. Why is it bad untuk belajar sesuatu dengan menyanyi? Kerana orang Arab pun menyanyi, kan? That's the thing, Prof. Sebab orang Arab dulu pun orally juga. Tapi dengan kedatangannya Quran, dilainkan pula. Arabs were an oral culture. They didn't have any manuscript before the coming of Islam. Islam made them right. So why not the same reason made us change? Itu kena tanya orang Melayu. Aku dah suruh hang tulis, hang tak mau tulis. Hanya di madrasah-madrasah saja ini berlaku. Dulu dipanggil pondok. Yang imla dan taktub ni semua ada. Tapi di luar tu dah tak ada. Itu sebab banyak manuskrip Islam di dunia Melayu. Tapi di luar tu travelog, diary. Sedangkan nak buat sampan pun tak ada manual. Awak tahu orang Melayu buat masjid, buat rumah, tak ada building plans. Tak ada konsep building plans di dalam dunia Melayu ni sebelum kedatangan penjajahan. Macam mana dia bina rumah tak ada plan? Macam mana? Belajar tak direct learning lah. Direct learning lah, belajar dengan orang yang kinesthetik. Itulah oral culture. Guru ajar, dia buat. Kung Fu Cina ada manual kan? Betul tak?
Silat Melayu ada manual tak? Sekarang ada. This is how you punch, this is how you kick. Tak ada. There's no manual. Is it because we are not a written culture? We are our culture macam Prof cakap. We are master discipleship culture. Makna keguruan tu besar Kuat. di orang Melayu. Kuat sangat-sangat. Kesilapan. Dan imajinasi Melayu pun hebat. They can visualize something, a house, and then they know how to do it. Nah, awak lihat sekarang pun, kalau awak kerja dengan orang Melayu, awak cuma cakap, enggak, aku nak ada macam gini. Cuma dia lambat sikit. Dia kena take time. Dia fikir. Cina dia buat apa? Atau bangsa-bangsa lain lah, apa-apa orang-orang lain lah. Dia akan buat apa? Dia akan draw dulu. Dia draw gini. Orang Melayu cakap, boleh. Siap tak? InsyaAllah. Dah insyaAllah tu lambat lah. Dia punya visualization is powerful. Yeah. Maybe push back, Prof. Jadi macam dia terfikir juga bila tadi saya cakap dia. Is it because the Western ataupun kita kata colonization ni menyebabkan Malays ataupun benda-benda tu doesn't happen the written culture, because macam tadi betul juga kalau terbalik apa yang penjajah buat, yang alhamdulillah sebagai rahmat juga kalau kita fikirkan, ialah dia suruh orang Melayu tulis. Itulah macam kalau is it because before that there's a written culture, but because of colonization the written culture is being constructed with the Western partly. Before the coming of colonialism, there was a written culture. The written culture was more religious, Islamic, and court-centered, hikayat. When colonialism came, there was mass education. Now everybody can write. Maka terlahirnya autobiography seperti Munshi Abdullah. Macam contoh sebab Batu Bersurat is a written culture. So betul. Basically maybe there's a written culture yang sebelum the colonization. Hukum kanun lah. Ada semua. Hukum kanun ada dan sebagainya, tapi dia tak meluas. Maksudnya it's not at the level of the masses. Dia tak ada. What the colonial, not only the colonial powers, I actually teach this course called Malay Historiography. Para pemikir yang di Mesir memain peranan yang penting, dan di Hijaz. Mereka yang merubah pemikiran Melayu daripada kurun ke-17 dan membuat orang Melayu mula menulis. Before colonialism came, by 16th century the Dutch already came. So colonialism had already came. Tapi bila colonial powers dia buka sekolah-sekolah, itu menjadi makin lah, dan lagi kuat bersama pemikiran reformis yang masuk bersama-sama. Sebenarnya orang Melayu ni, dan dalam buku saya Islam di Malaysia ni, saya panggil colonial reformist Islamization. Saya katakan kolonialisme selalu dipandang sebagai satu perkara yang memperlekehkan pemikiran Melayu. Correct. Tetapi kolonialisme juga menjadi satu inspirasi untuk orang Melayu mengambil masa depan mereka di tangan mereka sendiri. Now they realize we are colonized, so we better do something. And they did. They push back. And they push back very hard actually. The post-colonial government made it worse. The post-colonial government, in my book Muslim Cosmopolitanism, made things worse than the colonial powers. It's a very controversial question to make, controversial point to make, but that's the reality. Dia sebenarnya memperlekehkan orang Melayu dengan menyerapkan semangat bangsa dan nasionalisme yang tertutup. Itu kes betul berlaku 17 Mei 1998. Correct. That's ya. Isu-isu sekular dan sebagainya, dia lagi teruk daripada colonial powers. Colonial powers tak kontrol semua benda. In fact, if you study colonialism, Ranajit Guha panggil dominance without hegemony. Dia dominate, tapi dia tak kacau madrasah semua. Sebab madrasah semua boleh hidup, pondok-pondok boleh hidup. Pasal dia tak mau kacau orang-orang agama sangat, sebab nanti akan ada gerakan anti kolonial. Tapi post colonial government, dia buka curriculum must be based on the government. Semua dikontrol. The post colonial, while Halak ada tulis buku pasal ni called The Impossible State. Dalam buku tu dia argue yang the post colonial state has controlled every aspect of Muslim life. So much so that the Sharia also becomes reconfigured. It is no longer the Sharia that you know
during the colonial period and even before the colonial period. Dah jadi a nationalist syariah. Syariah was never nationalistic. Tu masalah dia. They disappear the ambiguity of the syariah. Yes. The rule of the juris pun dah tak ada. Kita tak boleh ada ulama yang datang sama-sama cakap dia keluar fatwa dia sendiri. Tak boleh sekarang. Kan? Semuanya kena kembali. Decentralisekan to the nation state. Correct. Itu lagi satu wacana. Dan cannot be on camera. Okay. So that's why kita masih in the age of new empire. So nanti kalau pemikir boleh ada satu sesi, have a book reading session tentang buku ni, how racism and colonialism still rule the world until today. You can have a discussion on this book. Dan apa yang harus kita adakan sekarang ialah kita harus mengkaji dan melangkaui idea pemikir-pemikir di alam Melayu dan di Global South. Global South berarti negara-negara yang dulunya terjajah, dijajah. So, we must study our thinkers. Kita kena pelajari pemikir-pemikir, tapi kita tak boleh ditakut lama. Belajar tentang pemikir kita dan kritik mereka. Sekarang ini masalahnya orang Melayu. Diikut satu orang, tak mau cakap siapa. Kan? Dua-duanya daripada keluarga yang sama, dua orang diikut. Satu ikut abang ni, satu ikut adik tu. Kan? Itu aja dia punya cara pemikiran. Dia tak boleh keluar pun. Kan? Kerana dia ada budaya Pak Torot dan budaya yang dia sendiri pakai istilah ni, the captive mind. Nah, dia pakai istilah kita captive mind, tapi dia yang captive. Itu yang sedihnya. Kan? Dia ada konsep adab, tapi dia tak ada adab untuk bergerak daripada satu pemikiran ke pemikiran yang lagi satu. So kita nak kena melangkaui dan kena ada usaha. Kedua ialah membangun teori, metodologi, konsep dan istilah kita sendiri. Kita must have our own theorization, must have our own approach. Sebab saya gunakan cosmopolitan reform dan sebagainya, konsep dan sebagainya, konsep pun istilah. Dan you can read these books, Changing Theory, Concepts from the Global South, Southern Theories dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, ini sebenarnya saya dah tekankan di dalam semua wacana pada hari ini, ialah mengeluarkan diri kita daripada mentaliti terjajah dan pemujaan barat dan membina pemikiran cemerlang. So what is pemikiran cemerlang? Untuk memberikan masa dan tumpuan untuk berfikir. So kadang-kadang saya lihat di dunia Melayu ni tak ada daya untuk memikir sedalam-dalamnya. Kita tak nak berikan masa untuk membaca, memikir. Kita nak jalan cepat. You must spend a lot of time to go deep and to question as many things as possible. Even the things that you think not true. Even the things that you think are things that ought not to be questioned. So tadi saya cakap konsep thawabit dan konsep mutaghayyiran. Ada perkara yang tak perlu diubahkan. Contohnya, kenapa aku harus solat? Okay lah, you can still ask this question, but you still do the solat anyway. Kan? Kenapa? Kenapa tak 10 rakaat? Kenapa hanya 4 dan sebagainya? Ini soalan yang tak baik kita tanya. Tapi di dalam apa-apa perkara pun, dalam muamalah kita, harus kita persoalkan. Itulah pemikiran yang cemerlang. Tapi di dalam mempersoalkan, mesti juga kita ada tawadu. Kita mesti humble lah. Bahawa kita tak tahu kadang-kadang. Kita harus mengetahui lagi. Seperti saya kata kat KPT semalam. Apabila saya selalu habis buku, isteri saya akan kata, now it's time for you to take a rest. You know, take a holiday, reward yourself dan sebagainya. Saya dengar sehari, besok saya dah tak dengar. Saya orang Melayu kan. Jadi, saya tulis buku. Bila saya habis tulis buku, saya rasa buku saya tu tak bagus. So, bila saya di New York, saya keluarkan konsep Muslim Cosmopolitanism, keluar buku 2 tahun selepasnya. Saya baca buku Muslim Cosmopolitanism, saya rasa, what a terrible book. Anyway, it's out already. Saya rasa yang, dia tak cukup mendalam. Jadi, saya rasa, okay, let's go back to the thought part of it. Saya tulis buku Hamka. Dah habis buku Hamka, dah kena kritik rabak-rabak. Buku tu dah terbit, sampai rumah. Saya cakap, what a terrible book. So, saya tulis the next one. Islam in Malaysia. Now, I'm going to write the book I'll be very proud of. 1000 years history. Dah keluar, saya rasa banyak kekurangan. Kenapa saya lihat Malaysia saja dan sedikit dunia Melayu. Saya buka buku lagi satu, Shapers of Islam. Dah tulis Shapers of Islam, I thought, okay, this is a COVID book.
I really spend so much time at home to write this book. That's it. I will listen to my wife. I'm going to take a holiday. Dah habis, saya rasa sikit krisis. Saya lihat pemikiran, mungkin I have to look within. Itu sebab saya tulis buku yang ini, 5 books in 13 years. Saya balik kepada tasawuf. Buku yang paling susah nak tulis sebenarnya. Tapi sekarang alhamdulillah saya lebih memahami tasawuf dan masalah tasawuf juga. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah kita nak kena challenge atau kita nak kena apa kata? Self-critic. Mengkritik diri kita sendiri. Dan memahami yang banyak benda yang kita tak faham dan tak tahu. Dan jangan ikut trend. Orang dikolonial, kita pun dikolonial. Kan? Tanpa memahami yang decolonialization ni diperlukan, tapi tak sampai tahap yang apa mereka katakan. Kita tak sebenarnya perlu lagi the decolonial discourse now. Kita harus sekarang katakan this is the alternative. That's it. Everybody knows we have to decolonize things. Everybody is aware. But what's the alternative? Now let's give the alternative now. Give them, push the envelope in. Give the new idea. Be confident with your idea. Then we can go somewhere. And I hope saya harap pemikir menjadi satu tempat atau wadah di mana ini yang boleh kita usahakan dan lahirkan. So we'll end here. Any question so far? Dah habis buku ni, terbit buku Ibn Khaldun pula. Itulah. Dah habis buku ni, tak dengar juga cakap isteri, tak apa. Ibn Khaldun pula. Saya baru habis buku baru ni. Kaifiyah Taghyir Al-Hadaratul Islamiyah. Oh, ada soalan. Mungkin berkaitan dengan method. Saya study comparative religion. Okay. Saya study basically di Chinese religion. Specifically Confucianism. So we are being told in university that we have to be very adil terhadap kajian and then we have to be very objective dalam melihat agama-agama. But then when I do the observations buat kajian lapangan, kita tak boleh nak lari daripada making our own perceptions and also assumptions. Ada religious. So mungkin is it wrong for us to have this kind of perceptions? Okay. And then how to be very objective in our statement? That's very good. That's an excellent question. It's a methodological question. Dalam buku Sufism pun saya ada bincang sikit pasal ni. Apa metodologi saya mempelajari tasawuf. Right? Ini apa? Gelas. Betul tak? That's an objective way of looking at this thing. But there's also a subjective way of looking at it. The subjective way is gelas ni tak cantik. Kan? Very bad design. Too small. Can break when I drop it. So there is two things in research. One is the subjective dimension. The other one is the objective dimension. Kita sebagai researcher, lebih saya yang mempelajari Islam, saya orang Islam, we must know when to use the subjective part and when not to use it. But we must always try as much as possible to be objective. Seperti awak melihat isteri awak. Cantik tak? Betul ke? Ni bedek kan? Recorded. So it's the subjective objective tension they call it. There's always this tension. And you must be aware of the tension. And try to not suppress but manage your subjective conclusions, suppositions, assumptions and value added judgments of the thing that you are studying. Kalau you boleh use this, boleh ada pemikiran sedemikian, semua perkara dalam hidup jadi senang sebenarnya. Awak ada masalah pun, awak tak akan terlalu subjektif. Awak akan lebih objektif. Tapi awak tak boleh hilangkan subjektivitinya kerana manusia ni mempunyai apa? Emosi. We are emotional beings. Kita lihat orang buat sesuatu, man, this is absurd. Macam mana orang boleh buat macam ini? Betul tak? Bodoh. Semalam nak masuk hotel, nak check in. Betul tak? Objectively, he will tell me, okay,
Saya dah kasih nama untuk check in aja lah, tak payah bayar hotel tax. Dia dah buatkan untuk saya, Amirul. Tapi dia tanya saya, sekarang nak pakai nama awak tak? So saya cakap, okey, pakai nama awak. Sekarang awak kena bayar tax. Tak masuk akal kan? Tak masuk akal kan? Kawan saya orang Malaysia dah pun buat benda ni. Objectively, you should be telling me it's done. Subjectively, he's telling me, actually I can charge you more. Betul tak? You can see, it happens in everything in life. Betul kan? Subjectively, I feel like telling him, are you stupid or what? Objectively, what should I be doing? Kita maafkan dia lah je kan. Kenapa lah dia tak faham? Pagi-pagi pun sama juga. Saya berikan this simple example for you to relate back to your research. Saya perlukan wang untuk masukkan dalam mesin untuk dapat token untuk dryer. Dia kasih saya duit 50 kan? Mesin tu boleh ambil RM1, RM5, RM10. So apa kita nak cakap dengan dia? Hang tak faham ke? Kan? That is our subjective thing. And the person knows that the machine doesn't have $50. So what do you do? Kan? So these are the things. And in research, you must always, macam saya mempelajari tasawuf di Nusantara, saya masuk ke dalam alam tasawuf sampai, I didn't tell my wife this, I felt very depressed actually. Kenapa saya rasa depressed, kemurungan? Sebab I cannot understand why is it that, kenapa orang yang mempelajari Quran, memahami Quran, dia boleh tersempang jalan. I just cannot understand. Kenapa orang yang dalam tasawuf ni, tak semualah ada sebahagiannya, dia orang yang pergi madrasah, pergi pondok semua, tapi dia percaya yang dia ni tak perlu solat. Kenapa dia boleh jadi macam ini ni? It makes me very macam, kenapa macam gini manusia boleh jadi macam gini? Padahal bukan dia tak faham agama. Dia faham agama. Dia syekh. Tapi dia menyesatkan orang. So I was like struggling tau with this. Apa metodologi now I want to use to study these people in dalam dunia Melayu ni? So saya gunakan konsep Ghazali, Imam Ghazali, yang dia panggil Dehlis. Ibrahim Musa dia pakai konsep ni, di mana Imam Ghazali ni dia mempunyai daya untuk menjadi objektif dan subjektif at the same time. Bila kita baca Ihya Ulumuddin, apa yang betul menarik tentang Ihya Ulumuddin ni ialah he is very subjektif because dia rasa dia ni sebahagian daripada tasawuf. Tapi dia very objektif, dia criticize orang tasawuf. I use the same thing. Yeah. Ada lagi? Betul, on skill note lah, macam mana sebab bila kita kalau artikel jurnal kita flow tu pendek sikit, jadi kita senang nak tulis, which means kalau books dia panjang, profound ideas. So macam mana Prof kita kongsikan tak your thought process? Okay, the process macam ni. Satu perkara yang saya cakap semalam juga pasal ni, satu isu yang saya lihat di dunia Melayu ni, orang Melayu ni dia tak suka argue. Betul tak? Dia tak suka sangat keluarkan argument. Apa-apa saja yang kita tulis, kita mesti ada thesis. So, sebab you write a PhD, thesis. What is thesis in Greek? Thesis means to argue. To put up an argument. Sebab thesis ada antithesis. Right? So, apa-apa saja kita nak tulis, in Arabic dia panggil ru'yah, kan? Kita nak kena bayangkan dulu. Dia macam you are painting a beautiful picture. What is it that you want to push forth? Dan kita kena ada soalan yang besar. Contohnya saya nak tulis buku tentang Malaysia, Islam di Malaysia. Soalan besar saya ialah bagaimana Islam di Malaysia boleh merebak begitu pesat walaupun dengan pelbagai rintangan dan halangan dari masa ke semasa. The big question. So you must have a big question, you must also develop a big argument. And all of this, segala ni harus berubah apabila kita lihat data. Masalah saya banyak sangat soalan-soalan besar dalam, I have too many questions. And I think this is a big problem. That's why my head turn white.
Saya banyak sangat soalan. Saya akan tulis note. Kalau awak lihat saya punya laptop, saya ada satu file yang saya tulis buku-buku yang saya nak tulis. Saya dah masuk 20-30 buku. Tak tahu bila nak tulis buku-buku ni. These are the books that I always want to write, kerana saya banyak soalan yang tak terjawab. So you must start first dengan daya untuk bertanya, tetapi daya juga untuk berdebat. Ini sangat-sangat penting. Dan ini kekurangan orang kita. Dia tak suka bertanya dan berdebat. Okay, kalau macam saya suka bertanya, saya ada banyak soalan, tapi saya tak suka tulis. Berbincang je. Okey, so menulis pula ni, menulis pula dia lagi satu daya yang berbeza. Semua orang bertanya soalan. Kan? Kenapalah hidupku macam gini? Kenapalah baju aku tak cantik macam itu? Semua orang tanya soalan. Tapi yang saya cakap ni soalan yang lebih mendalam tentang isu the big questions of life. Menulis pula dia memerlukan untuk diri saya, untuk diri saya. Kerana orang Turki tanya saya soalan ni. Tanya bila saya dekat Turki, dia tanya, how do you write even though you have 6 kids? We have 1 and we don't have enough time. Kan? Bayar saya baru sampai kat Istanbul, tengah makan dia tanya. Apa dia? The same question the Turkish guy ask you. He got 5 kids. You got 5? Oh, that's not enough, man. Singapura cakap ya. Singapura cakap. Ya. Saya memberikan kamu tesis ni. So ada beberapa perkara yang boleh membantu kita menulis. Okey, perkara pertama ialah membaca. It is only when you read a lot that you can write a lot. Dia satu analogi yang mungkin tak baik lah. You have to drink a lot, you piss a little bit. Apa yang kita tulis tu sebenarnya sebahagian daripada apa yang kita minum. So awak tanya isteri saya, sebelum saya tidur saya kena baca buku tepi katil. Anak pun dah tahu, diorang tak kacau saya, dia kacau isteri saya. Itu strategi. Strategi yang baik. I will not sleep until I read something. Unless I'm travelling like this, then I won't read much. But every day at home, saya akan baca sesuatu baru saya tidur. Kerana itu akan menjadi idea untuk esok. So, membaca seluas-luasnya. How long do you read? Berapa jam sehari? Saya selalu cakap semalam, 2 hours a day is more than enough to read intensively. 2 hours read and write intensively. So kena membaca satu perkara, dan selalu membaca buku-buku seluas-luasnya. Sometimes out of the topic of your study, seluas-luasnya. Saya baca buku agama, saya suka baca buku psikologi, kadang-kadang saya suka baca buku sains, hanya nak tahu je bagaimana orang saintis fikir. Semualah, everything. Apa-apa saya dapat tu saya akan baca. Right? Dan yang kedua ialah untuk kita tulis dengan hati kita dulu, baru tulis dengan minda kita. Ini yang susah sikit. Orang selalu tulis dia nak fikir. Saya tak. Saya freestyle. Ya, saya tulis je. Apa-apa yang saya ada dalam pemikiran saya tulis. Itu yang paling penting. Jangan berdua. Nombor 3 ialah menjaga kesihatan. Itu very, very important. Saya pagi setiap hari, kecuali kalau travel, saya akan minum madu. Saya tak bermadu. Saya minum madu. Saya suka minum madu because madu ni dia ada certain thing in it that makes your mind really very, very charged up. So saya jadikan ni satu rutin. Sekarang saya add bukan placebo effect. Dia memang Rasulullah SAW bila dah janjikan benda tu ada bila Rasulullah kata benda tu ada dia punya ni kan, sampai ma yuharrimu ma ahallallahu lak, kan, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dalam Quran lagi tu isu madu tu sebenarnya, isu memakan madu kan. Kenapa kau mengharamkan benda ni? Pasal benda tu dia punya ramuan tu memang hebat. So I masukkan lagi kurma lah, Greek yogurt lah. Ni semua membantu kita untuk berfikir. Kalau awak boleh kurangkan sugar intake dan increase madu intake, kurangkan makan banyak,
jaga kesihatan, berjalan selalu setiap hari. Untuk muslimah, kalau awak nak personal trainer, isteri saya personal trainer. Ya. Nanti dia akan berikan the charges. If you keep yourself fit, you can write a lot. Two and third, and last but not least, ni saya pergi conference tasawuf di Turki. Saya cakap dengan mereka, diorang boleh faham pasal diorang orang tasawuf. Diorang semua dari bertarikah, diorang lah. Diorang ada nama-nama tarikah diorang sendiri. Saya cakap, saya ada formula di mana I surrender my time to the maker of time. I surrender my time to the maker of time. Saya menyerahkan masa saya kepada pencipta masa. Kerana dia boleh buat masa yang pendek menjadi panjang. Itu sebab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bila anak dia nak berkahwin, ini anak saya nak kahwin, mungkin saya tak boleh buat, dia tulis buku tentang nikah dalam perjalanan di atas unta. Daripada satu tempat ke satu tempat, perjalanan satu malam, kitab dia dah habis. Masa tu berapa lama? Mungkin 8 jam. Macam mana buku tu boleh habis? Kerana dia berikan masa tu kepada, dia menyerahkan masa tu kepada pencipta masa. This is not taught to you in university. They will never tell you this. They will say it's all effort. Pada saya, it's not all effort. Effort is 10%. 90% is, saya sebelum tulis buku, saya akan buat doa kepada Allah, please give me the energy and give me the light in my heart. That is always my doa. Give the light in my heart. Then benda tu jadi senang. Akan ada kadang-kadang halangan bila banyak buat dosa. Imam Syafi'i kata kan, kalau kita buat maksiat dan sebagainya, buat dosa, nanti semua tulis menjadi susah. So kita sebagai pemikir Islam ni, pemikir yang daripada tradisi Islam, kita mesti banyak istighfar. Baru you can write and write and write and write and write and write and write. Dia Imam Yusuf Syekh Yusuf Qaradawi kata, kamu akan melihat, beautiful way he said in Arabic, kamu akan melihat pena menari, dia cakap, di atas kertas. It's so powerful and it's so nice to do. I love it. Ya. Sakit tak tulis buku? Betul, belakang sakit, kaki sakit, tapi best lah. The feeling is so nice. Ya. Okay, saya ni sebenarnya jual buku-buku saya pasal tak boleh bawa balik kat rumah banyak sangat buku, ke Persatuan Cinta Gaza kat sebelah ni. So they have set up a library. Itulah buku Khairuddin Al-Junaid. So kalau awak pergi ke sana nak dapat inspirasi tulis buku, boleh lihatlah buku-buku yang saya beli, saya ada dulu, semua ada kat sana. Yang tu ni yang nak bawa balik naik Starex semua. Tak, diorang bawa lori pergi Singapura. Wah. 70 kotak diorang bawa balik. Kelakar budak-budak ni. Habis kena tahan lagi kat Singapura. Dia kena tahan pasal diorang tak tahu kenapa. Tak ada, diorang masuk Singapura, diorang pergi Gaza semua kan. Diorang nak tahu macam mana diorang datang ni semua kan. Betul-betul menarik lah. Saya jumpa diorang cakap, tak pernah saya dengar orang buat macam ini. So alhamdulillah. Okay, so thank you very much. Yeah. So ada apa-apa any question lagi? Buka. Okay, Kena internalize dulu. So insyaAllah insyaAllah Prof, terima kasih. Thank you very much for having us dan untuk melayanlah this discussion yang we have today. InsyaAllah for the next session, yang mana kita kata tadi, kita akan do an intensive course, intensive macam bengkel lah, selain ke bengkel, yang mana bisa ada one yang akan ada insyaAllah. Ada lagi yang dah tak ada hari ni, yang will join the discussion tentang how to think, how to read. Sorry, I interject you for a while. Saya dah mengajar di universiti 21 tahun. Saya dah mengajar di NUS, Brunei, Malaysia, Georgetown, dan pernah di Columbia sekejap. I'm telling you, whenever I enter into a class, I know which one is the A student, the B student and the C student. Diorang tak payah buka mulut je. Saya tengok muka diorang je, saya tahu, okay, ni semua C student. Sebab kita dah belajar, dah mengajar terlalu lama. I want to tell all of you,
you guys will make a big difference. Just from looking at your eyes, you are all very serious people. So I want everybody to be committed to this. Then we can achieve something. Okay? InsyaAllah. Boleh ya, insyaAllah. Jangan dah keluar ya, tak apalah ni. Let's go for. Melayu dia. Boleh orang Melayu Boleh lah, insyaAllah. Okay. So, insyaAllah. Terima kasih kepada Prof. Dan semua yang hadir pada hari ini for this session and this discussion. InsyaAllah akan datang kita akan ada lagi sesi-sesi. Maybe next one boleh susun lagi akan datang. Come. Cuma kalau nak pergi rumah Prof tu, kalau seramai macam ni tak mahu. Tak boleh. HDB. HDB house. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Like ni dalam. Okay, so ada quick. Saya beritahu Syamil lambat sikit. Betul. Prof yang ingin naik Shopee pun kat Iris. You all boleh ajak wife saya, tunjuk dia mana baju-baju muslimah yang bagus. Anak saya nak kahwin nanti Ogos. Dia nak cari baju untuk kenduri. So kalau ada kat bawah Iris tu tak, Prof tak ada apa-apa. Kita petang ni lah. Petang ni baju Shopee. Yang akan bekerja petang ni.